saja nak bermula. Baru saja nak bermula. Tuan-puan yang nak belajar tingkatkan tabungan, bagaimana simpanan emas ni boleh bantu kita capai banyak matlamat kewangan kita dengan lebih cepat. Macam mana kita nak settlekan hutang jahat kita satu persatu dengan simpanan emas. Tuan-puan yang ada letakkan azam untuk nak remukkan simpanan tahun 2026 ni boleh stay dalam live ni. Dalam 5 ke 10 minit yang pertama, tuan-puan boleh ambil peluang untuk bertanya sebarang persoalan dalam ruangan komen di bawah. Tuan-puan boleh bantu saya share live ni. Jelas tak tahu saya? Cuba komen. Tuan-puan boleh komen tak? Dalam live ni, tuan-puan yang ada join, jelas ke tak jelas jawapan? Kadang-kadang mic ni tak detect. Terima kasih tuan-puan yang baru join, yang baru follow saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tuan-puan yang ada sebarang persoalan boleh bertanya dalam ruangan komen di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Jadi tahniah tuan-tuan dan puan-puan yang join live saya pada tengah hari ini. Kalau ini adalah first time tuan-puan nampak saya live saya lalu di FYP tuan-puan, saya nak jemput tuan-puan masuk dalam live ni dan stay dulu 5 ke 10 minit yang pertama untuk ambil peluang sama-sama belajar. Saya bukan nak mengajar tuan-puan, tapi saya just nak share pengalaman peribadi saya dah simpan emas daripada sejak tahun 2015. Jadi tahun 2026 ni adalah tahun yang ke-11 lah. Saya simpan emas bersama Babi Gold dan juga aktif mendidik masyarakat tentang ilmu emas dan kewangan. So saya bukan pakar tuan-tuan, tapi saya belajar direct dengan orang yang paling expert tentang emas dan kewangan, iaitu mentor dan founder J100 Network.
Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku bestseller Wang Emas Bertahan Ketika Gawat ni. Dan satu lagi buku beliau tuan-puan adalah buku Misi Bebas Hutang. Dua buah buku ni tuan-puan, nilai dia tak sampai pun RM50. Tapi tuan-puan, dia punya nilai ilmu yang tuan-puan akan dapat dalam dua buah buku ni sangat-sangatlah mahal. Okay. Dan saya suggest tuan-puan dapatkan dua buah buku ni sebab ini adalah buku kewangan yang saling melengkapi lah. Okay, dan untuk penyimpan emas sepatutnya tuan-puan wajib baca buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat ni kalau tuan-puan nak jadi penyimpan emas yang berilmu. Okay, sebab ini adalah buku yang paling cepat pandai tentang emas. Dan untuk anak didik penyimpan emas di bawah bimbingan saya ada bagi money back guarantee, yang mana tuan-puan dapatkan buku ni, tuan-puan baca, tuan-puan rasa tak bermanfaat, tuan-puan boleh pulangkan balik kepada saya dalam keadaan yang baik, kemudian saya akan pulangkan balik duit tuan-puan. Okay, saya tak jual buku tuan-puan, saya tak jual buku dan saya juga bukan jual emas. Okay, jadi saya just kongsikan ilmu emas berdasarkan pengalaman peribadi saya dah simpan emas dah masuk tahun yang ke-11. Jadi tuan-puan, siapa yang nak belajar ilmu emas, siapa yang nak belajar tingkatkan tabungan, okay, bagaimana simpanan emas ni boleh bagi impak yang besar dalam tabungan kita cepat bertambah, susah nak bocor, malah sikap boros kita pun boleh dirawat, jemput Join Live ni, follow saya tuan-puan. Sebab setiap hari saya akan buat sharing tentang ilmu emas dan kewangan. Dan tuan-puan boleh bertanya sebarang persoalan dalam ruangan komen di bawah. Okay, habis siapa yang nak mulakan simpanan emas boleh isi borang dekat bawah, ada beg oren dekat bawah tu. Okay, just tinggalkan nama dan nombor telefon, habis jelas nanti saya akan guide. Tuan-puan, pukul 11.30 tadi saya ada live sejam. Dan lepas je live saya akan bantulah siapa yang isi borang, saya akan bantu. Saya tak mampu nak bantu semua orang tuan-puan, tapi saya hanya boleh bantu orang yang nak dibantu. 916 berapa RM? Okey, kita fokus Public Gold ni adalah syarikat jual beli emas pelaburan terbesar dekat Malaysia. Fokus kita adalah Gold Bar dan Dina Emas yang berketulinan 999.9 Point Siti Ayu. Okey, dan juga kita ada keluarkan juga barang kemas 999.9. Kita ada juga barang kemas 916, ada tuan-puan. Okay, tapi saya lebih kepada barang kemas 999 dah, dan Gold Bar dan juga Dina 999.9. Jauh lebih berbaloi Puan Siti Ayu. Okay, kalau emas 916 hari ni, so tuan-puan tengok dekat apps Public Gold ni ataupun dekat website Public Gold. Okay, harga emas Public Gold ni sangat transparent. Tuan-puan sebenarnya boleh akses, semua orang accessible lah, semua orang boleh tengok berapa harganya, dan harganya akan update 20 minit sekali ikut real time harga emas dunia. Okay, jadi kalau 916 hari ni 619 Puan Siti Ayu harganya. Okay, Public Gold ada keluarkan juga tuan-puan barang kemas 916 dan juga barang kemas 999. Tapi saya lagi prefer barang kemas 999 sebab dia punya spread value ataupun susuk nilai dia tu sama saja seperti Gold Bar dan Dina Emas 999. Okay, sekitar 9% saja yang paling tinggi. Okay, kalau barang kemas tuan-puan beli dekat kedai, okay, kat kedai emas, barang kemas dia punya spread value ataupun susuk nilai dia boleh cecah 20 hingga 40%. Lagi unik dia punya design, lagi dia punya complicated dia punya design tu, lagi mahal dia punya kos upah. Kos upah boleh dimanipulasi, okay, mahal. Kemudian tuan-puan dia punya spread value lah tinggi. Kalau macam Gold Bar dengan Dina ni tuan-puan simpan 1 tahun, kurang daripada setahun pun dah untung dah. Tapi kalau tuan-puan simpan barang kemas 916, kena simpan lebih lama. Untung tetap untung, tapi ambil masa yang lama lah. Jadi tuan-puan kena tahu dulu, tuan-puan beli emas ni untuk tujuan apa. Kalau untuk perhiasan, is okay, tuan-puan simpan barang kemas lah. Tapi kalau target tuan-puan adalah untuk keuntungan, tuan-puan nak simpan untuk masa depan yang lebih baik, item yang paling bagus adalah simpan dalam bentuk Gold Bar, Dina ataupun barang kemas 999.9. Terima kasih
Puan Aliza yang baru follow saya, mudah-mudahan bermanfaat. Okay, so saya nak update dulu tentang harga emas semasa hari ni 12 Januari 2026. 1 gram hari ni bersamaan dengan RM651 segram. Tuan-puan, RM651 ni adalah harga emas tertinggi dalam sejarah. Okay. Jadi tuan-puan boleh ambil peluang lah mulakan simpanan emas hari ni ikut bajet masing-masing tuan-puan. Ikut bajet kita. Okay. Serendah 100 hari ni kita dah boleh mulakan simpanan emas dengan public gold. Tak perlu tunggu ada bajet yang besar pun tuan-puan. Macam mana nak bermula? Tuan-puan follow saya dulu. Okay, follow saya dulu supaya tak terlepas setiap kali saya live. Dan tuan-puan boleh belajar banyak lagi dalam saya punya video dekat BTT tu. Dan siapa yang nak bermula, ikut bajet masing-masing, tuan-puan boleh isi borang dekat bawah. Okay, sekejap saya pinkan kejap. Ada nampak tak tag orange dekat bawah? Sekejap saya tengok dekat sini. Saya ada pinkan dekat situ. Boleh klik dekat situ isi borang. Ada nampak tak beg orange dekat bawah? Just tinggalkan nama dan nombor telefon. Habis je live nanti tuan-puan, saya akan guide tuan-puan lah bagaimana tuan-puan nak bermula. Ikut bajet masing-masing, ikut ketebalan poket masing-masing. Siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak nak tanya, saya nak tukar nombor handphone tapi saya lupa saya daftar dengan siapa. Sebab dah lama sangat saya daftar, dah lama. Okey. Yang bertanya ni boleh isi borang dekat bawah, nanti saya bantu. Okey, tuan-puan pilih bila ni adalah sekali saja seumur hidup. Tuan-puan yang dah berdaftar, tuan-puan tak boleh nak tukar introducer. Jadi sebab tu always saya bagi tahu tuan-puan yang nak beli emas dengan public gold, pastikan berdaftar di bawah dealer yang terlatih. Okey, supaya tuan-puan dapat guidance lah. Okey, dapat guidance yang betul. Apa-apa masalah tuan-puan akan dapat update semasa lebih cepat. Okey, dan kalau tuan-puan dah ada, mungkin dah pernah beli emas sebelum ni tapi dah tak ingat nak login account, nombor handphone dah tukar, tak boleh nak login sebabnya TAC akan dapat dekat nombor WhatsApp. Jadi macam mana kita nak tukar tapi nombor telefon tak tukar? Benda tu introducer akan bantu. Katakan kalau dah tukar introducer, dia memang akan complicated sikit lah. Jadi siapa yang berkenaan tu boleh isi borang dekat bawah, nanti saya akan bantu habis jalan nanti. Okay, kita tengok macam mana nanti saya akan bantu uruskan. Okay, so tuan-puan yang ada persoalan boleh bertanya dalam ruangan komen di bawah. Sebab apa tuan-puan? Dalam live ni kita boleh pergi dengan lebih detail sebenarnya. Okay, tuan-puan tanya soalan supaya tuan-puan faham. Dah faham terus ambil tindakan untuk bermula. Saya lupa nama dia sebab saya daftar masa belum ada apps lagi. Tahun bila tu daftar? Kalau belum ada apps ni dah lama dah ni. Macam saya dulu. Saya start simpan emas tuan-puan tahun 2015. Waktu tu belum ada apps lagi. Dan semuanya secara manual. Susah tuan-puan waktu dulu nak beli emas. Nak beli emas kena apa tu? Bank in, dah transfer slip bank tu kena bagi dekat staff public gold melalui email. Kemudian nanti gram emas tu akan masuk, akan update, ambil masa 2 hari. Jadi ni lah agak mencabar. Tapi Alhamdulillah saya bermula ketika itu. 1 gram waktu tu RM140 saja tuan-puan. Tahun 2015, 11 tahun yang lepas. Hari ni tuan-puan dah sangat-sangat mudah sebab kita dah ada apps. Kita dah ada apps tuan-puan. Semuanya tuan-puan boleh tengok hanya di hujung jari. Tuan-puan sambil berguling-guling atas katil pun boleh beli emas, boleh nak fisikalkan emas, boleh nak arnahnukan emas, boleh nak jual emas, macam-macam lah. Semuanya secara online saja, hanya di hujung jari. Tuan-puan buat belian emas hari ni, automatic gram emas akan bertambah on the spot. Okay. Dan kemudian gram emas ni tuan-puan yang terpapar ni, okay, selagi tuan-puan tak fisikalkan, public gold akan simpankan secara percuma saja. Okay. Dan gram emas ni kita boleh kumpul lah. Tuan-puan menabung sikit-sikit, gram emas bertambah. Tuan-puan top up, gram emas bertambah. Tuan-puan top up, gram emas bertambah. Kemudian tuan-puan fisikalkan. Fisikalkan macam dekat depan ni. Terpulang lah ikut kita punya matlamat. Masing-masing dia ada matlamat yang berbeza. Okay. Jadi tuan-puan alang-alang kita dah simpan emas. Siapa yang belum bermula, tuan-puan boleh duduk dalam live ni.
Okey, boleh sama-sama dengar. Siapa yang dah bermula dah simpan emas, tuan-puan always remember, dah alang-alang simpan emas biarlah sampai kaya. Simpan emas tuan-puan sampai layak keluarkan zakat. Simpan emas sampai mampu miliki harta yang boleh bagi cash flow positif. Simpan emas tuan-puan, alang-alang simpan emas sampai kita boleh tutup semua hutang-hutang jahat yang tidak menambah kekayaan dalam poket kita. Okey, jadi macam mana kita nak tahu kita ni kaya tuan-puan? Alang-alang menabung emas biarlah sampai kaya, kata mentor saya. Alang-alang kita menabung emas biarlah sampai kita kaya. Macam mana kita nak tahu kita ni kaya tuan-puan? Dia punya kayu ukurnya adalah bila kita layak keluarkan zakat. Okay, bila dah kena wajib keluarkan zakat tu tuan-puan, maksudnya tuan-puan dah dikategorikan sebagai orang kaya lah. Okay, jadi titik permulaan tuan-puan nak tahu tuan-puan ni kaya ke tidak, okay, adalah tuan-puan dah mampu bayar zakat. Okay, tuan-puan yang belum mulakan simpanan emas, it's okay, tuan-puan boleh stay juga dalam live ni, boleh sama-sama belajar. Sebab saya tak jual tuan-puan, kita bukan jual barang, tuan-puan tak ada beg kuning dekat bawah, tak ada. Okay, so saya terpanggil untuk berkongsi manfaat simpanan emas. Sebab apa tuan-puan? Sebab saya dah dapat banyak manfaat dengan simpanan emas ni. Okay, daripada 11 tahun lepas, ketika saya bermula dulu, waktu tu saya masih lagi bergelar seorang student, sampailah sekarang. Okay, jadi dah banyak manfaat yang saya dapat daripada simpanan emas ni. Jadi selfish tuan-puan kalau saya tak sebarkan manfaat ni kepada lebih ramai lagi. Sebab ramai lagi yang tak tahu. Dekat Public Gold ni sangat mudah. Kita boleh simpan emas ikut bajet kita. Minimum RM100 saja. Ramai orang tak tahu lagi tuan-puan. Okay, jadi tuan-puan yang nak belajar, yang nak gemukkan simpanan tahun 2026 ni boleh stay dalam live ni. Tuan-puan yang ada sebarang soalan boleh bertanya dalam ruangan komen di bawah. Okay, so tuan-puan, hari ni harga emas 1 gram bersamaan dengan RM651 segram. Okay, selalu orang tanya saya, Puan Hidayah, kenapa harga emas naik? Hari ni harga emas tertinggi dalam sejarah tuan-puan. Kenapa harga emas naik? Kenapa harga emas turun? Kenapa harga emas ni stagnan saja? Tuan-puan, okay, sepatutnya harga emas naik dengan turun ni tuan-puan, dia sepatutnya tidak mempengaruhi kita punya gram emas. Sepatutnya kepingan gram emas kita ni sepatutnya semakin bertambah. Dan begitu juga yang dalam akaun ni, sepatutnya gram emas kita ni semakin bertambah lah daripada masa ke semasa. Okay, tuan-puan, simpanan tuan-puan semakin bertambah, maksudnya kita semakin kaya. Jadi fokus kita tuan-puan bukan kita nak beli emas pada harga yang paling rendah, bukan. Tapi fokus kita adalah pada pertambahan gram emas. Make sure nombor satu, okay, make sure tuan-puan, nombor satu bila tuan-puan simpan emas, pastikan tuan-puan dapat emas fizikal dekat tangan macam ni. Okay, tuan-puan boleh pegang, tuan-puan boleh tengok, tuan-puan boleh belik-belik. Okay, pastikan nombor satu, tuan-puan beli emas, dapat emas fizikal dekat tangan macam ni. Yang kedua tuan-puan, kenapa tuan-puan? Kenapa Puan Hidayah kena simpan emas fizikal? Sebab bila kita ada emas fizikal dekat tangan, maksudnya kita ada 100% access lah terhadap emas ni, pada harta kita ni. Dia pada security tuan-puan. Tak sama tuan-puan simpan dalam akaun dengan tuan-puan emas ni tuan-puan pegang sendiri dekat tangan, tak sama. Okay, kalau tuan-puan aset emas fizikal ni bila kita pegang tuan-puan, yang tuan-puan simpan dekat bawah bantal ke, tuan-puan pegang sendiri dekat tangan, tuan-puan simpan dekat dalam safety deposit box, ataupun tuan-puan simpan dekat dalam akaun macam ni, dia punya keuntungan dia masih sama. Okay, dia bukannya kalau simpan dekat dalam akaun, dia punya keuntungan dia lagi banyak. Tak ada tuan-puan. Sepatutnya bila simpan emas ni, simpan emas dekat tangan, dia punya keuntungan sama. Tuan-puan simpan dalam akaun pun keuntungan dia sama. Cuma bila tuan-puan pegang emas tu fizikal dekat tangan, tuan-puan akan dapat aura emas ni lah. Okay, emas ni dia ada aura dia yang tersendiri. Okay, siapa yang pegang emas dekat tangan, dia akan tahulah. Okay, penyimpan emas dia akan ketagih tuan-puan, nak tambah simpanan emas dia lagi dan lagi. Itu yang menyebabkan orang yang simpan emas dekat tangan fizikal macam ni, simpanan dia akan sangat cepat bertambah. Dia tak sama tuan-puan macam tuan-puan pegang duit, tak sama.
Okey. Kalau duit tuan-puan kalau letak kat bawah bantal dengan letak dalam akaun tak sama. Contoh tuan-puan letak duit dekat dalam ASB, dalam tabung haji, ada dapat dividen. Tapi kalau tuan-puan letak dekat bawah bantal, tak adalah dapat apa-apa. Okey, berbeza dengan emas. Emas ni tuan-puan letaklah dekat mana sekalipun, dia punya keuntungan dia tetap sama. Harga dia makin meningkat. Okey. Jadi security tu maksudnya apa tuan-puan? Maksudnya anything happen kepada sistem, kita masih lagi ada simpanan emas lah, ada pegangan emas ni dekat tangan. Sebab apa tuan-puan? Emas ni adalah satu-satunya aset yang terkeluar daripada sistem kewangan dunia dan negara. Maksudnya apa Puan Hidayah? Maksudnya tak ada mana-mana institusi kewangan yang boleh trace berapa banyak simpanan emas yang tuan-puan ada. Okey, jadi apa saja berlaku, satu-satunya aset yang tidak boleh dibekukan adalah emas. Tapi yang lain-lain tuan-puan tak kisah tuan-puan ada simpanan dalam ASP, dalam tabung haji, ada saham ke, cryptocurrency, hartanah, tanah, semuanya boleh di-freeze, boleh dibekukan. Kecuali emas. That's why tuan-puan kenapa orang kaya-kaya dia tak simpan kekayaan dia banyak-banyak dalam bentuk duit. Okay, orang kaya tuan-puan dia alihkan sebahagian kekayaan dia dalam bentuk aset emas fizikal macam ni. Sebagai apa tuan-puan? Sebagai security, sebagai insurans kekayaan. Okay, dan satu lagi, kita simpan emas ni tuan-puan bukan sekadar tentang kenaikan harganya. Emas dia bukan tentang sekadar tentang pelaburan ataupun kenaikan harganya, tapi lebih daripada tu tuan-puan. Kita simpan emas ni sebagai insurans kekayaan. Kita nak protect kekayaan kita daripada terus menyusut. Kita nak protect hasil titik peluh kita daripada semakin jatuh nilainya. Okey, jadi kita simpan dalam bentuk aset emas. Okey, jadi dia sama saja. Kita simpan emas ni, sepatutnya dia sama macam tuan-puan simpan beli tanah ke, hartanah, aset yang wujud lah dekat luar sana, sama saja. Okey, jadi bila tuan-puan simpan emas, tuan-puan kena letak target lah. Pegang emas tu fizikal dekat tangan. So yang kedua tuan-puan, yang paling penting tuan-puan kena target simpan emas ni adalah untuk long term, jangka masa panjang, 2 tahun ke atas. Tak sesuai kalau tuan-puan beli hari ni nak jual esok, tak sesuai tuan-puan. Tuan-puan beli hari ni nak jual bulan depan, tak sesuai. Okey, jelas Jadi letaklah matlamat tuan-puan. Banyak matlamat kewangan yang kita boleh letakkan untuk simpan emas. Antaranya apa? Untuk anak muda yang belum berkahwin, boleh letak target untuk simpan emas untuk dana nak kahwin. Dana nak kahwin lagi 2 tahun, ataupun dah kahwin nak beli rumah yang pertama, jadikan deposit nak beli rumah kan. Rumah yang berharga 300,000 sepatutnya kita kena ada deposit 10%, maksudnya kena ada minimal 30,000. Tuan-puan, kita nak simpan dalam bentuk duit 30,000, susah ke senang tuan-puan? Susah tuan-puan. Saya sendiri pun tak susah tuan-puan nak berjaya, sebab saya pantang dapat duit. Duit tu mudah sangat bocor. Tapi bila simpan dalam bentuk emas, alhamdulillah simpanan pun sangat cepat bertambah. Okay, dan bahkan kita boleh capai matlamat kita tu dengan lebih cepat. Okay, letaklah target tuan-puan untuk nak beli rumah kan. Kemudian dah beli rumah tuan-puan, dah ada anak, untuk dana pendidikan anak-anak. Dan sebenarnya yang paling penting tuan-puan adalah untuk dana persaraan kita. Dana persaraan ni tuan-puan bukannya kita dah nak bersara nanti baru kita nak bina, bukan tuan-puan. Okey, dana persaraan ni sepatutnya kita kena wujudkan seawal kita mula bekerja. Seawal kita dapat gaji, kena bina dana persaraan. Sebab apa? Semakin awal kita bermula, semakin cepatlah kita dapat bersara di usia yang muda dengan bergaya. Okey, so boleh mulakan untuk simpan emas sebagai dana persaraan. Okay, dalam masa yang sama kita ada KWSP dan sebagainya. Tuan-puan, kita tak boleh bergantung semata-mata kepada dana persaraan, KWSP dan sebagainya tu. Okay, kena wujudkan satu lagi instrumen simpanan yang kalis inflasi. Okay, kita simpan dalam bentuk duit tuan-puan, kita tak mampu nak kejar kuasa beli masa depan. Okay, RM1,000 hari ni tak sama dengan RM1,000 setahun akan datang, 5 tahun akan datang. Tuan-puan,
RM50 hari ni tuan-puan. Kalau tuan-puan bawa dekat Maidin, boleh lepas beli susu anak dengan pampers anak je. Tak cukup tuan-puan. Okay, kalau 11 tahun lepas 11 tahun lepas tuan-puan, nak apa tu? Nak beli barang dapur 140, 150 cukup tuan-puan untuk sebulan. 11 tahun lepas. 1 gram ni, kalau tuan-puan ada 1 gram ni, maksudnya tuan-puan dah secure belanja barang dapur sebulan. Tapi cuba tuan-puan bayangkan, tuan-puan ada simpanan 150. Hari ni kalau tuan-puan nak belanja barang dapur untuk sebulan, cukup tak 150? Jawapan dia tak cukup tuan-puan. Sebab apa? Sebab harga barang makin naik, kos perkhidmatan makin naik. Tapi siapa yang dah alihkan simpanan dia dalam bentuk emas macam ni, tuan-puan ada 1 gram macam ni, 1 gram ni masih lagi cukup, bahkan lebih daripada cukup untuk kos belanja barang dapur untuk sebulan. Sebab apa tuan-puan? 1 gram ni 11 tahun lepas harga dia 140. 140, 11 tahun lepas cukup tuan-puan nak beli barang dapur sebulan. Penuh satu troli. Tapi hari ni tuan-puan, 1 gram yang sama masih lagi cukup. Sebab apa tuan-puan? Sebab nilai dia tu bukan lagi 140, bukan 150, bukan 200. Hari ni berapa tuan-puan? 1 gram hari ni sudah pun mencecah RM651. Nampak? Salam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jemput masuk, stay dalam live ni. Sama-sama belajar. Tuan-puan yang ada sebarang persoalan boleh bertanya dalam ruangan komen di bawah. Nampak Jadi kalau tuan-puan ada sekeping, maksudnya tuan-puan dah secure belanja barang dapur sebulan. Ada 12 keping, dah secure belanja barang dapur setahun. Okey, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 1 gram ni confirm masih lagi cukup untuk belanja barang dapur sebulan. Nak tanya silakan. Okey, dipersilakan. Tuan-puan yang nak bertanya boleh bertanya, jangan malu segan. Kita belajar sama-sama dekat sini. Nampak? Okey, itu emas tuan-puan. Itu yang dikatakan emas ni kalis inflasi. Dia tidak terkesan dengan kenaikan harga barang dan kos perkhidmatan. Disebabkan harga emas ni makin naik disebabkan kejatuhan ringgit dan mata wang. Okey, jadi kita kena ada simpanan emas. Nak tak nak tuan-puan kena simpan emas. Ada orang kata saya tak suka lah simpan emas. Mustahil tuan-puan. Sebab fitrah yang Allah jadikan pada manusia memang suka kat emas. Fitrah ni apa tuan-puan? Fitrah ni maksudnya dia lahir-lahir je macam tu. Okay, tak payah belajar. Kalau kita dah beli dinar emas fizikal, guna EPP. Dah selesai bayar, cuma belum bayar shipping. Okay, EPP ni tuan-puan adalah easy payment purchase, yang mana tuan-puan beli emas secara angsuran 10 kali bayar. Okay, tuan-puan dah habis bayar tapi tak ambil lagi. Kalau nak jual semula boleh tak? Boleh. Macam mana cara dia? Kena walk in ke branch Public Gold yang berdekatan. Macam mana nak tengok branch Public Gold yang terdekat dengan kita? Dekat apps ni, tekan dekat Me. Okay, tekan dekat Me, scroll. Dekat apps ni tuan-puan. Okay, siapa yang ada simpan emas dengan Public Gold, sepatutnya tuan-puan kena ada apps macam ni. Okay, tuan-puan scroll ke bawah. Ke bawah ada button Find Us. Nampak tak? Ada button Find Us. Tekan button Find Us tu, ada senarai branch Public Gold. Boleh tengok mana yang terdekat dengan kita. Dan juga untuk pengetahuan tuan-puan juga, Public Gold kita ada Gold ATM machine sendiri tuan-puan. Mesin gedegang tu yang selalu kita beli item tu kan. Tapi ni kita mesin gedegang keluar emas. Ada 155 Gold ATM machine seluruh negara. Saya kejap, tak nampak dah jalan ke atas. Puan Siti Zulekha, dia kata saya buat EPP bayar 6 bulan. Masya Allah, tahniah. Siapa yang buat EPP tuan-puan sangat beruntung ya tuan-puan. Dia buat EPP maksudnya dia dah lock harga masa depan dengan harga hari ni. Emas belum dapat dekat tangan, tapi nilai dia tu dah naik sangat banyak. Tu pengalaman saya lah sendiri. Pengalaman saya sendiri dah ramai penyimpan emas. Buat EPP, kita dah lock dah. Harga emas naik hari ni, tuan-puan perlu bayar lebih tak? Tak perlu. Kita just bayar harga yang kita dah lock murah tuan hari tu. Okay, sangat best lah. Emas belum dapat dekat tangan, nilai dia dah makin meningkat. Jauh lebih tinggi masa sebelum waktu kita lock tu.
Kalau EPP dah habis bayar tu, next step apa ya? Lepas dah habis bayar, boleh terus arahkan sistem untuk post emas tu ke rumah untuk item yang berat 22 gram dan ke bawah. Kalau berat dia, saiz dia besar, contoh macam 10 dinar ni berat 42 gram dan lebih 22 gram, yang macam ni kena booking appointment. Tekan dekat my appointment, boleh pilih CSO number dan pilih branch yang berdekatan, pilih masa dan tarikh untuk nak ambil emas ni. Kalau yang item tu kecil, bawah daripada 22 gram, Public Gold akan postkan. Just bayar cost postage saja. Dah siap cover dengan insurans. Tuan-puan tak ada isu Public Gold dah 18 tahun dan hari ni tuan-puan penyimpan emas Public Gold dah menghampiri 2.3 juta penyimpan emas. Tak ada lagi satu pun kes orang beli emas tak dapat emasnya walaupun 1 gram. So, postage emas berinsurans, Gold in Transit nama dia. Okay, so Public Gold post kan, mudah. Betul, untung kalau beli setiap bulan simpan dalam gap, harga tak menentu, setiap bulan mesti naik. Betul. Tapi setiap orang tak sama. Ada orang dia tak boleh komit nak bayar bulan-bulan. EPP ni saya tak suggest kepada semua orang. EPP ni hanya sesuai untuk orang yang nak buat simpanan paksa dengan emas dan dia ada kemampuan untuk bayar on time setiap bulan. Orang yang dapat gaji lah setiap bulan. Kalau dia punya pendapatan tak menentu, jangan suka-suka nak buat EPP. Sebab apa tuan-puan? EPP ni kalau tuan-puan tak bayar ataupun terlambat bayar, order tu akan auto cancel dan tuan-puan akan dikenakan penalty 10% daripada total order. Tuan-puan, kalau dengan saya tuan-puan semua saya cerita. Saya tak cerita yang apa? Yang baik-baik tuan-puan. Okay. Itu yang apa, yang syarat-syarat tu, syarat-syarat yang kebanyakan dealer tak sebut tu saya akan sebut juga. Sebab saya tak nak tuan-puan baru nak simpan emas, dah mula simpan emas tapi tuan-puan rugi. Saya tak nak macam tu. Okay, sepatutnya tuan-puan kena tahulah. Tuan-puan kena tahu bila buat EPP dia adalah komitmen. Kalau siapa tak boleh nak komit, menabung dalam akaun emas gap ni jauh lebih baik. Kalau macam saya tuan-puan, semua saya buat full payment, EPP dalam gap dan auto debit gap. Kan saya lebih prefer tuan-puan buat simpanan paksa dengan emas melalui auto debit gap. Menabung cara auto. Sebab siapa yang menabung cara auto debit gap 200 ke atas, tuan-puan berpeluang menang emas tau setiap bulan. Hadiah utama dia tuan-puan, gold bar 10 gram yang bernilai 6,000 lebih. Ada 20 pemenang setiap bulan. Saya tak ada komitmen, sebab tu saya paksa buat EPP. Kalau tak habis duit beli barang kat TikTok, Masya Allah, tahniah Siti Puan Siti Zulekha. Bagus. Kan kita kena buat simpanan paksa. Nak ada simpanan yang kukuh, memang kena paksa. Tak paksa tak jadi. Nampak tu? Dia buat simpanan, buat EPP tuan-puan. Kalau tak, duit habis kita belanja. Sebab keseronokan pada duit memang pada belanja. Makin besar nombor dalam akaun, semakin besar juga keinginan ataupun nafsu kita nak berbelanja. Berbeza dengan emas tuan-puan. Tuan-puan, saya dah simpan emas dah 11 tahun tuan-puan. Saya tak pernah jual emas-emas yang saya beli sejak 11 tahun yang lepas. Sejak tahun 2015 sampai sekarang saja-saja. Tak pernah tuan-puan. Okay. Tak pernah tahu pasal EPP. EPP ni adalah easy payment purchase, yang mana kita boleh lock harga masa depan dengan harga hari ni. Okay, harga emas kan dia ada naik turun kan dalam jangka masa pendek. Okay, so kita dah lock tu. Kalau esok harga emas naik lebih tinggi, kita tak perlu bayar lebih. Contohlah, okay, contoh 10 dinar, harga dia 27,000. Ada orang dia tak mampu nak dapatkan 10 dinar ni. Dia nak 10 dinar ni sebab dia nak tunaikan ibadah haji. 10 dinar ni cukup untuk kita tunaikan ibadah haji. Jadi harga dia 27,000. Ada orang dia ada kemampuan tu, dia alihkan simpanan daripada tabung haji, terus dapat sekeping 10 dinar ni, ada 27,000. Ada orang dia tak ada 27,000, tapi dia boleh bayar bulan-bulan 2,700. Boleh juga. So 10 kali bayar 2,700, tapi dia tak terikat dengan 10 bulan ataupun 10 kali bayar. Tuan-puan boleh bayar lebih. Contoh hari ni ada bajet 3,000, bulan ni ada bajet 3,000. Bayar 3,000. Kemudian bulan depan nak bayar 2,700 je. Ikut macam jadual bayaran.
Okey, yang penting jangan kurang daripada jadual bayaran tu dan mesti bayar on time. Okey, habis bayar awal boleh dapat emas tu lebih awal lah. Pengalaman saya tuan-puan, siapa yang buat EPP ni biasanya bulan ke-5, bulan ke-6 dah settle dah bayar. Sebab kita tak sabar tuan-puan nak pegang emas ni dekat tangan. Itu bezanya bila tuan-puan simpan emas. Jauh lebih baik lah tuan-puan daripada tuan-puan main kutu duit kan. Jauh beza. Tuan-puan buat main kutu duit tu, akhirnya tuan-puan dapat duit tu dah bagus dah. Tapi duit tu sangat mudah bocor. Kita nampak dapat duit selepuk 27,000. Gelap mata tuan-puan. Automatik otak kita dah kreatif dah. Fikir mana nak belanja ni. Handphone elok-elok tiba-tiba je jadi rosak. Tiba-tiba jam, dia hang. Kan, dia nak handphone yang baru. Macam-macam tuan-puan. Jadi itu memang normal pada duit. Sebab keseronokan pada duit ni memang pada belanja. Dia berbeza dengan emas tuan-puan. Tuan-puan nak ada simpanan yang kukuh, cuba simpan emas. Tuan-puan akan lihat perbezaan yang sangat-sangat ketara. Yang mana tuan-puan saya dah banyak terima feedback. Emas ni adalah ubat yang paling mujarab merawat kebocoran. Siapa yang tak boleh simpan dalam bentuk duit, tuan-puan dah bekerja bertahun-tahun, simpanan kecemasan 3 bulan gaji pun tak ada, boleh cuba simpan emas. Ikut bajet masing-masing tuan-puan. Tak perlu ada bajet yang besar pun. Contoh macam 10 dinar ni, tuan-puan nak dapatkan 10 dinar. Tak perlu tunggu sampai ada bajet 27,000. Tuan-puan boleh saja menabung sikit-sikit dalam akaun Emas-Gap ni dengan bajet serendah 100. Dengan bajet serendah 100 kita boleh simpan emas sikit-sikit. Okey, kemudian nanti dalam akaun dah cukup 42.5 gram emas macam ni, tuan-puan boleh fizikalkan 10 dinar yang sama. So, nak cerita ni tuan-puan, dekat Public Gold ni kita ada 3 kaedah belian emas. Ikut mana yang tuan-puan sesuai lah dengan bajet masing-masing. Yang pertama, siapa yang ada bajet? Siapa yang ada bajet atas daripada 3,000, tuan-puan boleh terus dapat item emas fizikal ni dekat tangan. Saya akan bantu lockkan order bagi pihak tuan-puan. Tuan-puan terus bayar ke akaun rasmi Public Gold. Bukan dekat akaun saya atau pihak ketiga. Okay, direct dengan Public Gold. Maksudnya tuan-puan beli emas direct dengan kilang. Saya sebagai dealer, tugasnya apa tuan-puan? Sebagai pemudah cara saja untuk tuan-puan mulakan simpanan emas dengan ilmu yang betul. Dan saya akan guide lah tuan-puan sampai tuan-puan berjaya capai matlamat kewangan tuan-puan lah dengan simpanan emas. Okay, so itu yang pertama. Tapi kalau siapa yang tak mampu untuk nak terus beli secara full payment, boleh gunakan kaedah EPP tadi, Easy Payment Purchase. Angsuran 6 kali bayar atau 10 kali bayar. Okay, dan kalau tuan-puan rasa takutlah nanti kan bulan ni rasa macam boleh bayar, kan bulan depan rasa macam takut tiba-tiba ada komitmen lain ke tak mampu nak bayar, kan. Kalau siapa yang macam tu, jangan ambil EPP. Tuan-puan buat secara menabung sikit-sikit dalam akaun Emas-Gap macam ni. Okay, tak ada komitmen tuan-puan. Tak ada komitmen, bukan tuan-puan wajib menabung setiap bulan, tidak. Ada duit tuan-puan menabung. Tuan-puan nak menabung sehari sekali boleh. Tuan-puan nak menabung sebulan sekali boleh. Tuan-puan nak menabung seminggu sekali boleh. Terpulang. Saya ada penyimpan emas tuan-puan, seorang peniaga pasar malam. Jadi setiap hari dia akan berniaga pasar malam kat sini, malam ni dekat tempat lain, yang malam ni esok kat tempat lain pula, banyak tempat lah. Jadi hari-hari dia akan berniaga. Hasil daripada dia punya bisnes tu tuan-puan, setiap hari dia akan tambah simpanan dekat sini, dia akan top up dekat sini. Nampak? Okay, setiap hari menabung. Boleh tak? Boleh. Minimum berapa tuan-puan? 100 atau lebih. InsyaAllah orang bujang boleh buat EPP, bukan ada anak bini nak tanggung. Betul. Tapi tuan-puan ada juga satu user boleh buka berapa akaun? Boleh buka beberapa akaun tak? Tidak. Satu nama, satu IC, satu akaun. Okay. Siapa yang ada anak, buka satu akaun anak atas satu nama anak. Satu anak, satu akaun. Senang cakap macam tu lah. Satu anak, satu akaun. Tuan-puan jangan campur tuan-puan punya simpanan anak dengan tuan-puan punya simpanan. Jangan tuan-puan. Sebab apa? Simpanan anak-anak ni, contoh yang dapat ni kan tak lama lagi nak raya ni. Kan dapat duit raya, yang bila balik kampung atuk nenek bagi. Kan duit-duit tu tuan-puan simpan dalam akaun emas anak. Okey. Sebab apa tuan-puan? Kita sebagai ibu bapa ni adalah sebagai pemegang amanah sahaja. Tuan-puan kalau terguna wajib ganti terguna wajib ganti tuan-puan. Itu adalah
kita ni sebagai mak ayah, sebagai pemegang amanah saja. Tuan-puan asingkan. Satu lagi, bila kita asingkan mudah tuan-puan. Ada banyaklah, nanti saya akan explain kenapa kena asingkan. Jangan campur. Daripada sudut pewarisan harta pun lebih mudah nanti. Okay, nanti anak 18 tahun. Untuk anak yang bawah 18 tahun, kita ada nama akaun dia, akaun junior. Seawal umur bayi dah boleh buka akaun. Ada je MyKid dah boleh register. Ada surat beranak dah boleh register dah. Okey, jadi untuk akaun junior tuan-puan, dia boleh linkkan dekat akaun mak ayah. Tak perlu log in log out. Sangat mudah. Okey, kejap saya tunjuk sebab tu tuan-puan kena berdaftar bawah dealer tuan-puan. Nanti siapa yang berdaftar bawah saya akan guide. Siapa yang ada anak, saya akan guide macam mana nak linkkan akaun. Kalau dekat live ni susah saya nak tunjuk. Okay, sebab tu siapa yang belum ada akaun, pastikan tuan-puan berdaftar bawah dealer yang terlatih supaya tuan-puan dapat guidance Mana dia? Dekat sini Dia ada junior account list. Saya ada anak 3 orang. Ada orang 7 orang. Kalau dulu tuan-puan kena log in log out. Jadi kerja. Lepas tu nak menghafal pula dia punya username, password, account lupa kan. Jadi Public Gold dia upgrade sistem tuan-puan. Kita boleh linkkan akaun anak kepada akaun kita sebagai pemegang bersama, akaun bersama. Nanti akaun anak dalam 18 tahun, dia akan kena request lah kepada dealer ataupun introducer tuan-puan untuk tukarkan daripada akaun junior ni kepada akaun dewasa. Nampak tuan-puan kena dengan bantuan dealer, dengan bantuan introducer. Sebab tu saya kata pastikan tuan-puan berdaftar bawah dealer yang terlatih. Jadi tuan-puan tekan dekat junior account list, tuan-puan akan nampak saya punya account list, anak punya account ada 3. So kita tekan apa tak bergerak? Ada 3 So bila kita tekan dekat warna hijau tu, automatik kita akan masuk ke account anak tanpa kita perlu log out kita punya account. Tak perlu log out kita punya account. Saya tuan-puan, account saya ni saya tak pernah log out. Jangan risau tuan-puan, sangat secure. Okay, sebab apa saja transaksi yang tuan-puan nak lakukan di Public Gold, semuanya perlukan TAC number. Okay, sangat security lah. Jadi saya suggest tuan-puan tak payah log out. Supaya apa tuan-puan? Supaya tuan-puan ni selalu tekan dekat apps ni, tuan-puan tengok. Tuan-puan akan termotivasi untuk nak tambah lagi simpanan tuan-puan. Tuan-puan nak pastikan grab emas ni bertambah. Lebih cepat. Okay, supaya tuan-puan dapat fizicalkan item yang lebih banyak lah. Pegang emas tu dekat tangan. Bila dah cukup gram, tuan-puan fizicalkan dekat tangan. Macam tu, mudah saja. Simpan emas ni mudah tuan-puan. Tuan-puan tak perlu pening kepala lah. Saya saran mak ayah kalau dapat bantuan bulanan, anak menabung dalam gap untuk dana pernikahan anak-anak masuk universiti. Betul. Tuan-puan bayangkan tahun lepas saja. Dalam tempoh setahun. Nampak tak? Harga emas naik lebih daripada 50% dalam tempoh setahun tuan-puan, dalam tempoh setahun. Maksudnya kalau tuan-puan ada 40,000 dalam masa setahun, simpanan tuan-puan tu kalau tuan-puan alih dalam bentuk emas, simpanan tuan-puan akan menjadi 60,000. 40,000 dalam masa setahun, simpanan tuan-puan akan berkembang menjadi 60,000. Tapi kalau tuan-puan just biarkan saja dekat ASB dengan dividen yang baru dapat 5.75% ni, tuan-puan hanya akan dapat dividen sekitar 2,000 lebih. Beza tuan-puan, 2,000 dengan 20,000. Tuan-puan nak 2,000 ke 20,000? Okay, dana pendidikan anak-anak kita nak guna lama lagi. Jadi bayangkan tuan-puan, itu baru setahun. Cuba bayangkan 5 tahun tuan-puan simpan, 10 tahun kita nak guna dana pendidikan anak ni lama lagi, 18 tahun, 20 tahun lagi maksimum. Kan? Jadi sangat bagus tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Tuan-puan, bukan saya cakap tuan-puan jangan simpan dekat tempat lain. Tidak tuan-puan, kita diversify. Sebab saya sendiri simpan dana pendidikan anak-anak dekat SPNI, saya simpan buat potongan gaji. Okay, simpan dalam ASB, simpan dalam tabung haji. Okay, tapi saya lebihkan kepada simpanan emas. Sebab apa tuan-puan? Saya lihat potensi keuntungan simpanan emas ni jauh berkali-kali ganda mengatasi daripada dividen yang kita dapat dekat ASB dan tabung haji yang sekitar 3-5%. Okay, jadi ibu ayah yang belum ada akaun anak, belum ada akaun junior untuk anak,
simpan emas pada sekarang. Macam saya tuan-puan, kita boleh buat auto debit tuan-puan. Boleh buat potongan gaji. Macam SSPNI. Okay. Minimum 50. Kata kalau ada anak 7 orang, tuan-puan set lah RM50. Okay. Sedar-sedar je dah ada simpanan emas yang banyak ni tuan-puan. RM50 dia terus tolak daripada akaun gaji kita, masuk dekat tukar pada emas. Okay. Tapi kalau siapa yang ada kemampuan lebih, tuan-puan set lah auto debit 200 dan ke atas. Sebab apa? Siapa yang set auto debit 200 ke atas, tuan-puan akan automatic. Nama tuan-puan akan dapat join lucky draw. Okay. Akan ada 20 pemenang tuan-puan setiap bulan. Hadiah utamanya gold bar 10 gram yang bernilai RM6,000 lebih. Lepas tu ada 5 gram, 1 dinar, 0.5 gram, 1 gram. Mana tahu rezeki kita tuan-puan. Okay, yang pertama bila kita buat auto debit, simpanan kita automatik bertambah. Okay, yang kedua, kita berpeluang menang emas setiap bulan. Setiap bulan tuan-puan. Okay. Okay, menabung emas ni bantu anak daripada berhutang dengan PTPTN. Betul. Tuan-puan, kalau kita dulu dah rasa kan, baru je habis belajar ni, baru graduate tuan-puan, belum bekerja, dah menanggung beban hutang yang banyak, hutang belajar. Takkan anak-anak kita pun kita nak biar dia lalui perkara yang sama. Saya tuan-puan, sebelum ni dah lahir 2 orang anak dah, tapi hutang belajar tak habis lagi. Saya percaya ramai lagi masih macam tu. Dah ada anak berderik-derik ni, hutang belajar, masa ambil degree, masa ambil master tak habis lagi, masa ambil diploma tak habis lagi. Kita tak nak macam tu tuan-puan. Okay, jadi kita nak bagi yang terbaik kepada anak-anak. Kita nak bagi yang terbaik kepada anak-anak kita. Antara caranya adalah kita mulakan menabung aset emas untuk anak-anak. Okay, seperti yang kita tahu, emas ni tuan-puan, nilai dia akan terus meningkat dan terus meningkat. Tahun ni tuan-puan, awal tahun ni, harga emas dijangka akan mencecah RM700 segram. Awal tahun ni. Ambil peluang tuan-puan, hari ni baru 1651. Tuan-puan yang nak bermula, ambil terus tindakan, follow saya dan boleh isi borang dekat bawah. Saya pinkan borang dekat bawah. Sekejap Tuan-puan dapat tak borang kuning dekat tepi ni? Tuan-puan kena follow saya dulu. Follow saya dulu, baru tuan-puan akan nampak. Saya pun tak pastilah tuan-puan nampak ke tidak sebenarnya. Siapa yang tak nampak tu maksudnya dia belum follow. Follow saya dulu, dekat bawah tu nanti ada borang warna kuning. Tuan-puan isi nama dan nombor telefon. Habis je live, saya guide tuan-puan bagaimana nak bermula. Tak kisah tuan-puan nak buka akaun untuk diri sendiri boleh, untuk anak, akaun junior, untuk dana pendidikan anak boleh. Untuk diri kita tuan-puan, bagi saya lah tuan-puan, untuk diri sendiri. Ada orang dia cakap dengan saya, Puan Hidayah, saya tak tahu saya nak simpan emas untuk apa. Dia tak tahu dia nak letak matlamat apa. Tuan-puan, matlamat yang paling pertama yang tuan-puan kena ada adalah dana kecemasan. Bagi siapa yang belum ada dana kecemasan, minimal 3 bulan gaji, tuan-puan simpan dulu. Target untuk wujudkan dana kecemasan 3 bulan gaji. Apa maksud dana kecemasan 3 bulan gaji ni? Maksudnya tuan-puan yang bergaji RM5,000, sepatutnya tuan-puan kena ada dana kecemasan yang tidak boleh disentuh kecuali berlaku kecemasan. Contoh pasangan sakit, anak sakit, kemalangan, kenderaan pergi kerja, motor kena curi, tak boleh nak pergi kerja kalau tak ada motor kan. Itu adalah emergency, benda yang kita tak jangka nak berlaku. Okay, RM5,000 gaji, maksudnya tuan-puan kena ada minimal RM15,000 dana kecemasan. Minimal. Siapa yang dah capai 3 bulan gaji, tambah lagi ada 6 bulan gaji. Kemudian letak matlamat untuk dana persaraan. Tuan-puan ada ramai anak sekalipun tuan-puan, kita jangan jadikan anak sebagai dana kecemasan kita tuan-puan. Dana kecemasan, dana persaraan. Anak bukan dana persaraan kita tuan-puan. Okay, kita tak tahu lagi tuan-puan kehidupan anak-anak kita pada masa depan macam mana. Kita sekarang ni pun tercekik nak hidup kan. Kan zaman anak kita nanti 20 tahun ke hadapan, tak tahulah macam mana kan. Kos sara hidup dah tentu jauh lebih tinggi daripada hari ni. Anak-anak kita pun nanti ada dia punya keluarga, dia nak sara. Jadi kita kena bina dana persaraan kita sendiri seawal usia. Okay, jadi boleh simpan emas tuan-puan. Simpan emas.
Sebab kita nak guna lama lagi tuan-puan. Dana persaraan ni kita nak guna 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, which is sangat bagus simpan dalam bentuk emas. Duit yang tuan-puan nak guna dalam jangka masa pendek, biarkan saja dalam ASB, dalam tabung haji. Berapa banyak? Maksimum 3 bulan gaji. Jangan banyak-banyak. Kalau tidak tuan-puan rugi. Lebih baik tuan-puan alih dalam bentuk emas, tuan-puan akan dapat pulangan yang berkali-kali ganda, 10 kali ganda lebih baik tuan-puan. Okay, kejap saya baca komen. Betul, entah hujung tahun depan mesti cecah 800 untuk 1 gram. Sebab saya buat simpanan. Betul. Setiap tahun, sebenarnya kalau tuan-puan perasan, siapa yang dah simpan emas dah lama, dia akan perasan tau. Setiap tahun angka depan tu akan berubah. Awal Januari tuan-puan, 1 Januari 2025, 1 gram 409. Tak sempat masuk Januari tak sempat nak masuk tahun 2026 tuan-puan, dah jadi 600 lebih. Tuan-puan bayangkan, kalaulah tahun ni harga emas naik sama kenaikan macam tahun lepas, bahkan naik lebih lagi, dia boleh cecah RM1,000 segram tuan-puan. Tak mustahil tuan-puan. Okay. Kalau tuan-puan tengok track record harga emas 20 tahun pun, harga emas naik secara purata 10%. 10% tu paling busuk lah orang kata. Paling rendah 10%. Tapi Tuan Azizi Ali kata tuan-puan, Tuan Azizi Ali ni tuan-puan adalah guru kewangan, pakar kewangan nombor 1 negara kita. Dia dah menulis lebih daripada 30 buah buku kewangan. Bukan kaleng-kaleng lah orang kata. Dia kata apa tuan-puan? Instrumen simpanan yang boleh bagi pulangan lebih daripada 10%, itu dah sangat-sangat bagus. Sebab apa tuan-puan? Dekat ASB dengan tabung haji hari ni dapat sekitar 3-5% sahaja. ASB dulu bagus tuan-puan, boleh bagi sampai 7-8%. Tapi Tuan Azizi Ali kata ASB nak bagi dividen 7-8% tu dah agak mustahil pada masa depan. Okey. Jadi emas ni tuan-puan, tahun 2023 saja setahun naik 19%. Tahun 2024 naik 23%. Tahun 2025 tahun lepas naik 50%. Lebih 50%. Masya Allah. Sangat-sangat tinggi tuan-puan. Jadi sangat rugilah tuan-puan yang masih lagi tak bermula. Saya beli 100 gram tuan-puan tahun Disember 2024 dengan harga RM40,000. Disember 2025 dalam tempoh 12 bulan 100 gram tu dah jadi RM60,000. Nampak? Lagi banyak tuan-puan alihkan kepada simpanan emas, lagi banyak lah kenaikan harganya. Puan, kena penalti tak kalau buat kaedah EPP bayaran 10 kali tapi nak tukar ke bayaran full payment? Tak boleh tukar, Puan Sharifah. Kita dah buat EPP 10 kali bayar tapi kita nak terus bayar lamsam. Boleh? Tak payah tukar, kita boleh terus bayar lamsam saja. Macam saya cakap tadi, dia tidak terhad ataupun terikat dengan 10 kali bayar. Contoh, tuan-puan nak beli 10 dinar ni, harga dia RM27,000. Tapi rasa-rasa macam takut lah pula. Ada RM27,000 tu ada. Tapi rasa macam sayang lah pula kan. Nak terus bayar lamsam macam tu kan. Mana tahu tiba-tiba ada perlukan duit ke kan. Takut nak guna duit ke. Jadi buat EPP, ansuran 10 kali bayar. Sebulan 2,700. Tiba-tiba dah bayar sebulan, rasa macam nak bayar full lah. Ada duit kan? Dan rasa tak ada masalah kalau bayar full ni. Nak cepat-cepat dapat emas ni dekat tangan. Tak sabar, tak nak tunggu sampai 10 bulan. Boleh? Terus bayar terus. Yang baki yang tinggal tu, bulan kedua boleh terus dapat emas. Jelas kan Puan Sharifah? Tak ada masalah. Nak bayar lebih? Boleh. Habis bayar awal, boleh dapat emas tu awal. Terpulang. Nampak? Mudah tuan-puan, dengan public gold sangat mudah. Bagi yang berumur boleh ke buat. Puan Rusmani, boleh, tak ada masalah, tak kisah. Tuan-puan student ke, suri rumah, pesara, bekerja sendiri, hatta orang yang dah di Isytihad Muflis pun boleh tuan-puan simpan emas. Okay, yang dah berumur, ada orang tanya, Puan Hidayah, saya ni dah pencen. Jadi saya nak simpan emas untuk apa? Tuan-puan, kalau tuan-puan dah pencen, simpan emas ni untuk dana persaraan lah. Dana persaraan yang kita nak guna tu, kan? Kita simpan dalam bentuk emas. Kita nak selamatkan dulu nilai kekayaan kita. Yang pertama daripada bocor.
Bocor sebab apa? Sebab kita belanja, kita terboros. Dan yang paling menakutkan tuan-puan adalah bocor ataupun habis disebabkan skim cepat kaya. Tuan-puan, baru-baru ni minggu lepas saya ada seorang penyimpan emas, dia kontak dengan saya, Puan Hidayah. Dia cerita kisah sedih tuan-puan. Saya ni bergaduh dengan suami saya. Dia kata suami dia seorang guru, baru saja pencen. Dapat duit pencen tuan-puan, cikgu, 300,000. Okay. Ada duit 300,000, gelap mata tuan-puan. Tak pernah pegang duit yang banyak, dapat duit yang banyak. Bila kita tak ada ilmu, duit tu sangat mudah untuk hangus ataupun habis. Okay. Jadi ada 300,000, dia buat apa tuan-puan? Dia terpengaruh dengan kawan baik dia. Kawan baik dia ajak kembangkan dia punya, kononnya lah, nak kembangkan dia punya duit pencen tu. Dia buat apa nama dia tu? Money changer. Saya pun tak faham lah benda kan. Tapi dia kata ajak join program money changer dengan saham tuan-puan. Saham ni tuan-puan bagus, tapi dia perlukan ilmu yang lebih kompleks. Tuan-puan, kalau tak ada ilmu, risiko duit tuan-puan tu hangus sangat-sangatlah tinggi. Dan itulah yang terjadi kepada suami Puan A ni tadi. 300,000 hangus tuan-puan. Dan yang paling mendukacitakan isteri beliau ni adalah suami dia buat pula personal loan 200,000. Nampak tak tuan-puan? Sebab tu mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i ni, penulis buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang ni, kalau tuan-puan baca, okay, dia kata kalau kita ada akses kepada duit yang banyak kan, pertama sekali kalau kita tak ada ilmu, duit tu tuan-puan, yang pertama sekali tuan-puan, jangan buat apa-apa. Orang selalu datang dekat saya, tuan-puan, saya baru pencen, boleh keluarkan duit ke level SP, dapat duit gratuity dalam jumlah sekian-sekian. Apa yang saya perlu buat? Tuan-puan, kalau kita tak ada ilmu, jangan buat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan, simpan saja, biarkan saja dalam KWSP atau tuan-puan simpan dekat ASB dan tabung haji. Jauh lebih selamat. Tapi tuan-puan, dekat ASB, dekat tabung haji tuan-puan, hari ni sangat mudah akses. Jadi bila mudah akses, duit tu sangat mudah kita nak keluarkan lah, terbelanja, terguna kan. Tiba-tiba lah rumah rasa macam tak selamat. Nak buat renovation, buat rumah, nak betulkan apa bumbung lah, nak tiba-tiba nak tukar pagar yang baru. Ada duit yang banyak tuan-puan, automatik otak kita kreatif, fikir nak belanja dekat mana, automatik. Itu memang fitrah pada duit. Keseronokan pada duit memang pada belanja. Jadi tuan-puan, sebab tu siapa yang ada duit yang banyak, tuan-puan tahu sikit-sikit tentang ilmu emas, tuan-puan boleh alihkan sebahagian kepada simpanan emas. Duit yang nak guna dalam jangka masa pendek tu biar dalam ASB, dalam tabung haji yang nak guna harian tu. Dan untuk yang tak nak guna, yang bawah 2 tahun kita nak guna akan datang, alih dalam bentuk emas. Sebab apa tuan-puan? Emas, ASB, tabung haji adalah simpanan yang low risk, instrumen simpanan yang rendah risiko. Maksudnya tak ada risiko duit tuan-puan tu hangus. Tuan-puan tak perlu faham banyak perkara tuan-puan nak simpan emas. Tuan-puan tahu 2 perkara ni cukup nak simpan emas dan untung. Yang pertama, beli emas dapat emas fizikal. Yang kedua tuan-puan, simpan emas untuk jangka masa panjang. Paling baik 2 tahun ke atas. Lagi lama lagi bagus. Jelas kan? So tuan-puan tak kisah tuan-puan umur berapa pun. Okay, minggu lepas, pagi tadi saya dah bagi tahu dah, pagi tadi saya live. Minggu lepas saya ada seorang penyimpan emas yang baru pencen, dah umur 60 lebih dah tuan-puan. Okay, dia baru pencen, dulu kerja kat Singapura, balik dekat Malaysia, dia jumpa saya dekat live lah. Macam ni kan, saya kongsi dengan tuan-puan ni. Dia baru tahu keuntungan simpanan emas. Dia ingatkan simpan emas ni kena ada duit yang banyak. Dia ingatkan emas ni adalah barang kemas sahaja. Ramai orang tak tahu ya tuan-puan. Jadi dengan melalui live macam ni, dia dapat ilmu. Emas ni, yang pertama, bila alihkan simpanan dalam bentuk emas, simpanan kita lebih selamat.
selamat daripada terbelanja, terpakai, terguna. Simpanan kita lebih bertahan lama. Dan yang kedua, nilai dia semakin meningkat tanpa kita perlu buat apa-apa. Jadi apa yang dia buat tuan-tuan? Dia terus kontak saya, Puan Hidayah, saya ada 60,000. Saya ada 60,000, saya nak beli emas. Jadi saya suggest kat dia item 100 gram. Tuan-puan, 100 gram dia belum lagi dapat dekat tangan. Hari ni dia dah untung 4,000. Baru seminggu tuan-puan. Hari ni 100 gram yang sama tuan-puan dah 64,000, hampir 65,000. Nampak? Jadi saya tanya dengan apa tu lah, Tuan A tu. Tuan nak simpan emas ni matlamat apa? Untuk ni dana persaraan dia. Dia alihkan duit daripada ASP. Okey, dana persaraan. Jadi kalau tuan-puan yang ada bajet yang tertentu, sama ada tuan-puan nak alihkan dividen ASP, simpanan dekat tabung haji, duit gratuiti, duit KWSP nak alihkan kepada simpanan emas, tuan-puan boleh isi borang dekat bawah. Nanti saya akan guide tuan-puan. Tuan-puan boleh bagi tahu bajet dekat saya. Nanti saya akan suggest item terbaik sesuai dengan bajet dan matlamat setiap individu. Ada orang tuan-puan matlamat dia pada masa depan dia nak jual selepuk. Contoh dia nak jual terus nak bina harta, nak bina rumah atas tanah sendiri. Ataupun dia nak jual untuk tunaikan ibadah haji. Jadi saya akan suggest dia item yang besar-besar macam ni lah. Contoh macam 100 gram, 250 gram dan 1 kilogram. Sebab apa tuan-puan? Item yang besar-besar macam ni, bagi siapa yang ada bajet 30,000 dan ke atas, item yang besar-besar macam ni, dia punya harga per gram dia lebih rendah. Harga per gram dia lebih rendah. Contoh hari ni 1 gram 651. Tapi siapa yang terus dapatkan 1 kilogram, 1 gram jatuh 638 sahaja. 638 sahaja 1 gram. Nampak tak? Dan harga per gram dia lebih rendah dan dia punya spread value ataupun susuk nilai dia jauh lebih nipis, 6% saja. Maksudnya tuan-puan akan lebih cepat untung. Tapi ada orang tuan-puan, dia nak alihkan simpanan itu, ada tu dia nak untuk dana pendidikan anak-anak. Saya ada 40,000 Puan Hidayah, tapi ini untuk dana pendidikan anak-anak saya. Pada masa depan nak jual sikit-sikit. Contoh anak dah masuk universiti, nak jual sikit. Kan? Nak bayar yuran semester anak. Nanti next lagi nak bayar yuran semester kedua anak. Jadi kalau siapa yang ada target pada masa depan nak jual sikit-sikit, saya akan suggest item yang lebih kecil lah. Contoh macam 1 dinar macam ni. Okay? 1 dinar hari ni tuan-tuan sekitar 2,700, 3,000. Nak bayar yuran ke? Boleh. Cairkan sekeping macam tu. Okay, ada tuan-tuan penimpak emas saya yang dapatkan 1 dinar ni 40 keping. 40 keping maksudnya 85 gram. 1 dinar ni berat dia 4.25 gram emas. Okay, tapi dia dapatkan 40 keping. 40 keping berapa? Kalau hari ni 1 dinar 2,700 tuan-tuan. 2,700 kali dengan 40. 2,700 kali dengan 40. 108,000, Masya Allah. 108,000 tuan-puan. Tapi bukan hari ni lah. Tapi dia setahun yang lepas. Jauh lebih murah lah daripada hari ni. Hari ni, ini harga hari ni. Okay, so emas ni tuan-puan, makin lewat tuan-puan bermula, makin sikit gram emas ni tuan-puan akan dapat dengan RM yang sama. Kejap tuan-puan, saya tengok ada banyak komen. Kadang-kadang saya tak nampak ni. Kalau siapa yang saya tak baca dia punya komen, tuan-puan boleh type balik. Komen balik, nanti saya akan jawab lah. Minta maaf di mana yang saya tak terbaca tu kan komen. Okay, so terima kasih tuan-puan yang baru follow saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tuan-puan boleh belajar banyak lagi melalui saya punya VTT video. Dan juga setiap hari saya akan buat sharing lah tentang ilmu simpanan emas ni berdasarkan pengalaman peribadi saya. Dan simpan emas dah masuk tahun yang ke-11. Okay. So, hari ni berapa? Hari ni 1 kilogram tuan-puan 638,000. Nampak saya tunjuk dekat tuan-puan. 2022 tuan-puan 1 kilogram hanya 262 saja. 200,000. Tuan-puan tengok setiap tahun dia punya angka depan tu berubah. Tahun 2022 200,000 1 kilogram.
Tahun 2023 jadi 300,000. Tahun 2024 dah jadi 400,000. Tahun 2025 500,000. Dan tahun ni tuan-tuan, tahun ni mari sini saya tunjuk. Yang terbaru 2026. Sekejap mana 2026 tuan-tuan dan 600,000 lebih ni tuan-tuan. 1 kilogram. 1 kilogram. Sekejap. Nampak tak? 638,000 1 kilogram. Setiap tahun berubah. Paling-paling tidak pun tuan-puan, 2027 dia akan jadi 700,000. 2028 jadi 800,000. Dan seterusnya lah. Itu emas tuan-puan. Okey. Jadi usah bertangguh-tangguh lagi. Ni harga emas masa okey, harga emas semasa public gold ni tuan-puan accessible, transparent, tak ada cas-cas tersembunyi. Dan harga ni tuan-puan, dia akan update 20 minit sekali ikut real time harga emas dunia. Okey, jadi kita akan dapat beli emas, jual emas dengan harga yang terkini lah, harga yang terbaik insya-Allah dengan public gold. Okey, so tuan-puan yang nak bermula, jemput follow saya, boleh isi borang dekat bawah. So tahniah tuan-puan yang dah isi borang. Tuan-puan, langkah demi langkah. Nanti saya akan daftarkan dulu akaun secara percuma. Kemudian tuan-puan, nanti saya akan guide macam mana tuan-puan nak ada apps macam ni dekat handphone tuan-puan. Okay, dah ada apps nanti tuan-puan. Kemudian saya akan guide macam mana nak login. Dah login pula macam mana nak aktifkan akaun dengan simpanan yang pertama ikut bajet masing-masing. Minimum 100 pun dah boleh dah. Okay, minimum 100 pun dah boleh. Dan untuk tuan-puan yang ada barang kemas lama ataupun emas lama kan, yang dah rosak, yang dah patah tu, boleh juga jual dekat public gold. Public gold tawarkan dengan harga jauh lebih tinggi tuan-puan, berbanding kedai emas di pasaran. Jadi tuan-puan ambil peluang. Kalau tuan-puan perlukan cash, tuan-puan perlukan duit, okey, emas lama tu boleh jual dekat public gold. Syaratnya tuan-puan kena ada akaun dulu, supaya mudah urusan. Dan nanti boleh walk in dekat branch public gold. Nanti saya akan guide. Siapa yang nak jual emas pun boleh juga isi borang dekat bawah. Nanti bagi tahu saya nak jual emas lama. Boleh. Saya pagi tadi saya jual emas, penyimpan emas saya, customer saya dapat 18,800 seutas rantai tuan-puan. Satu utas rantai. Saya jangkakan, sebab saya pegang rantai tu, rasa macam tak berat sangat. Sebab dia macam emas yang kosong tau. Emas 916, dia bukan emas 916 yang padu tu, yang kosong tu. Saya sendiri terkejut dapat 18,850. Hari ni tuan-puan 1 gram 916, bukan jenama public gold. Public gold beli balik dengan harga 534. Kalau emas 999 582. Kalau je nama public gold, dah tentulah public gold ambil dengan harga jauh lebih tinggi lah. Dengan jauh lebih tinggi kalau jenama public gold, brand public gold. Dan ramai tak tahu, public gold bukan sahaja beli emas, jual dan beli emas jenama public gold, tapi public gold juga beli jenama ataupun brand yang selain daripada public gold dengan harga yang tinggi. Tuan-puan tak payah susah-susah pergi survey dekat kedai A, kedai B, kedai C nak dapatkan harga tertinggi. Jual je dekat public gold, confirm tuan-puan dapat harga tertinggi. Puas hati. Okay, saya dah banyak lah tuan-puan penyimpan emas yang dia tak percaya. Saya cakap dia tak percaya lah. Saya cakap tak percaya, silakan pergi survey lah kan, bagi puas hati. Dah pergi mengata, dah bazir masa, bazir tenaga, penat lagi. Akhirnya jual juga dekat public gold. Saya sendiri tuan-puan ada pernah beli barang kemas daripada Pohkong. Akhirnya tuan-puan nak jual balik dekat public gold, sebab dekat Pohkong ambil jauh lebih rendah. Padahal tuan-puan, rule penting bila nak jual emas, nak dapatkan harga tertinggi adalah jual dekat mana kita beli. Kalau tuan-puan beli emas Pohkong, sepatutnya tuan-puan nak dapatkan dengan harga yang tinggi. Bila nak jual balik dekat Pohkong. Kalau beli dekat Habib, jual balik dekat Habib. Itu sepatutnya. Tapi realiti yang berlaku tak berlaku macam tu tuan-puan. Realitinya, nak jual balik dekat tempat kita beli tu dapat harga jauh lebih rendah. Jadi
option yang kita ada adalah tuan-tuan kena bersyukur. Public gold ni adalah rahmat buat semua. Tuan-tuan boleh jual dekat public gold dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kalau emas 916, Dek Fatimah, berat 33 gram, berapa nilai PG ambil? Kalau emas 916, bukan brand public gold, macam tadi saya jual tadi rantai tu 35.3 gram. Jadi 916 hari ni 534 public gold ambil. 534 kali dengan berapa berat? 33. Ni 17,600. 17,600 tuan-puan. Pagi tadi saya jual 18,800 sebab berat tu saya punya rantai tu berat lah 35.3 gram, dapat 18,800. Pagi tadi jual tuan-puan, duit baru masuk tadi. Pagi jual, petang duit dah masuk dah tuan-puan. Sangat mudah. Dia tak bagi cash. Public gold kita tak bagi cash tuan-puan. Kita nak elakkan macam-macam risiko boleh berlaku. Kita pun senang hati, tak ada pegang cash banyak-banyak dekat tangan. Saya lagi prefer macam tu lah. Jadi dia terus masuk dalam account. Baru saja ni saya tengah live ni masuk notification. Dah masuk dah duit. Sangat mudah. Okay, Dek Fatimah dah ada account dengan public gold ke belum? Kalau belum ada account, boleh isi borang dekat bawah. Saya bantu daftarkan dulu account. Kemudian nanti saya akan guide macam mana nak jual dekat public gold. So urusan tu lebih mudah, dan apa-apa persoalan nanti saya boleh bantulah, saya boleh guide. Public gold tu emas berapa dia? Public gold tu emas berapa dia? Public gold keluarkan emas 999.9. Puan Nisa, emas yang berketulinan 999.9. Emas yang berketulinan paling tinggi. Emas tulen tanpa campuran logam lain. Bukan emas 916 barang kemas dia emas 916. So public gold adalah syarikat jual beli emas pelaburan terbesar dekat Malaysia, dan fokus kita adalah kepada emas yang berketulinan 999.9. Kalau nilai 17,000 tu, kalau nak tukar dah hilang. Kepada public gold berapa gram dapat? Okey, bagus soalan ni. Mudah saja. 17,000, okey. Nampak ke? Okey, 17,000 bahagi dengan hari ni 1 gram 561. 17,000, puan apa yang bertanya ni kan? 17,000 bahagi dengan 561 akan dapat 30.3 gram. 30.3 gram emas. Okay, 17,000 tadi dapat 30.3 gram emas 999 dekat sini, dekat akaun ni. Kemudian nanti tuan-puan boleh pilih, nak keluarkan dalam bentuk shilling emas dinar yang bulat macam ni boleh. Ada 30 gram kan. Jadi tuan-puan boleh pilih. Nak mix and match pun boleh. Dalam bentuk gold bar pun boleh. Tuan-puan nak gold bar dengan tu pun boleh. Apa yang salah tu? Puan 651. Emas tulen. Apa tu? 7 murni. Emas tulen murni kan? Ya betul. Emas tulen. Emas 99 24K. Emas 24K. 1 gram yang ini 651. Jadi dengan 17,000 tu boleh dapat 30 gram emas. 30.3 gram emas. Okay, yang bertanya. Okay, nanti 30 gram dekat sini tuan-puan boleh pilih nak fizicalkan dalam bentuk apa. Cara terbaik nak kena ambil cara macam mana? Okay, Cik Fatimah. Okay, cara terbaik nak ambil dalam bentuk macam mana? Okay, kalau tanya emas fizikal yang mana? Yang paling bagus adalah 1 dinar dan ke atas ataupun 5 gram dan ke atas. Okay, kalau ada 30 gram, boleh dapatkan 20 gram sekeping dengan 10 gram sekeping. Macam mana boleh dapat emas PG tu? Kena daftar akaun dulu. Semuanya transaksi beli secara online saja. Nanti saya akan bantu. Saya akan bantu macam mana nak dapat emas macam ni. Dengan bajet serendah 100. Tak ada, dia bukan komitmen. Daftar pun percuma saja. Macam mana? Tuan-puan follow saya dulu. Follow dekat atas ni, lepas tu isi borang oren dekat bawah. Nampak tak ada borang dekat tepi ni? Isikan nama dan nombor telefon sahaja. Okay, habis jelas nanti saya akan guide. Okay, tuan-puan boleh bermula ikut bajet masing-masing. Siapa yang ada bajet tadi yang nak jual barang kemas, kemudian nak alihkan kepada simpanan emas, boleh. Ataupun tuan-puan nak alihkan simpanan yang dekat ASB, tabung haji, boleh. Ataupun tuan-puan tak ada simpanan, baru tahu tentang simpanan emas, duit selalu bocor, boleh. Simpan emas ikut bajet, ikut ketebalan poket masing-masing. Tuan-puan ada 100 dah boleh simpan emas.
Jangan tunggu sampai tuan-puan dah ada ribu-ribu baru nak simpan emas tuan-puan. Sebab kalau tuan-puan dah cukup, katakanlah tuan-puan nak dapat 1 dinar ni, 1 dinar ni 2,700. Tak apalah Puan Hidayah, saya tak nak buka akaun. Saya nak simpan dulu sampai cukup 2,700, saya nak beli 1 dinar. Tuan-puan nanti duit 2,700 dah cukup 2,700, tuan-puan dah tak dapat dah 1 dinar ni. Sebab 1 dinar ni harga dia makin naik. Harga emas dia tak tunggu kita. Okay, 1 dinar ni harga dia tak mungkin lagi 2,700 bila tuan-puan nak dapatkan nanti. Okay, dengan 2,700 tu tuan-puan akan dapat gram yang lebih sikit lah. Okay, jadi sebab tu mula saja. Ikut bajet tuan-puan. Ada 100 mula 100, ada 200 isi 200. Puan Nisa sudah isi formulir daripada Indonesia ya? Mbak Nisa. Di Jambi, Sumatera Selatan. Puan Nisa daripada Indonesia ke? Ataupun bekerja di Malaysia? Bekerja di Malaysia ataupun sekarang berada di Indonesia? Boleh kan tuan-puan? Di Indonesia kita dah ada 7 cabang. Cabang di Public Gold sudah ada 7 cabang di Indonesia. Bekerja di mana tu? Okay, boleh tuan-puan. Okay, rakyat dekat Malaysia, dekat Indonesia, tuan-puan ada Singapura, yang dekat Singapura, Brunei, boleh tuan-puan. Tuan-puan yang tak ada dekat Malaysia, bekerja dekat luar negara, boleh juga. Bekerja dekat Malaysia. Okey, boleh Puan Nisa. Nanti habis jelas nanti saya akan guide macam mana nak bermula. Boleh pakai daftar nanti pakai pasport. Nombor pasport. Okey, kalau berada dekat Indonesia, kita akan daftar akaun Indonesia. Tapi siapa yang rakyat Indonesia yang bekerja dekat Malaysia, kita akan daftar akaun Malaysia lah. Okay, nanti saya akan guide macam mana nak bermula. Dan nanti bila nak balik Indonesia, boleh juga keluarkan emas ataupun fizicalkan emas di Indonesia. Mana-mana cabang di Indonesia. Dan emas di Indonesia dia tak sama dengan yang dekat Malaysia. Nanti saya akan tunjuk. Saya dah ada keluarkan, tuan-puan. Tahun lepas saya ada pergi ke Surabaya, Indonesia. Okay, Surabaya saya ada fizicalkan semua jenis gold bar 1 gram edisi Indonesia punya lah. Tapi hari ni saya tak keluarkan. Yang ni yang Malaysia punya. So nanti saya akan tunjuklah kat Puan Nisa. Okay, tahniah Meanda isi borak. Tuan-puan ada apa-apa persoalan lagi tak sebelum saya end live? Sebab saya tengok ada banyak saya banyak terima mesej. Okay, kejap lagi saya dah nak end live. Tuan-puan kalau ada sebarang soalan ataupun ada persoalan yang tak terjawab lagi tak? Kejap saya scroll ke atas. Cara terbaik, cara nak ambil tadi macam mana? Oh, Surabaya kat mana? Okay, nanti kejap lagi nanti kita chit-chat kat tepi. Puan Nisa. Okay, saya jawab soalan terakhir tadi. Macam mana cara nak ambil? Tuan-puan, untuk item yang bawah daripada 22 gram emas, Public Gold dia akan postkan ke alamat kita, Cik Fatimah. Cik Fatimah kan yang bertanya tadi. Untuk berat yang 21.25 gram emas ke bawah, Public Gold akan gunakan servis Gold in Transit, postage emas berinsurans ke rumah. Dan untuk item yang berat dia tu lebih daripada 21.25 gram emas, kita akan booking appointment untuk ambil emas tu di branch yang berdekatan. Wish, last simpan 585. Tak sangka pula cepat naik. Kenapa pula tak sangka? Emas memang sangat cepat naik tuan-puan. Tahun lepas saja naik 50% dalam tempoh setahun ni tuan-puan. Dalam tempoh setahun. Jadi tuan-puan kena pantas bertindak. Tuan-puan lambat, tuan-puan akan ketinggalan jauh. Okay, cepat-cepat ada duit terus alih dalam bentuk simpanan emas. Tutup mata je tuan-puan. Tutup mata, alihkan simpanan. Dan tuan-puan kena betulkan mindset. Beli emas, duit tak habis. Tuan-puan tak beli emas, duit tu akan habis juga. Entah ke mana-mana. Jadi lebih baik kita beli emas. Kita just tukarkan bentuk saja. Daripada wang kertas kepada wang logam. Kita nak selamatkan simpanan kita daripada bocor. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai dia akan bertambah tanpa kita perlu buat apa-apa. Tak ada maintenance ke apa tuan-puan. Macam tuan-puan kalau ada rumah, ada tanah, kan, dia ada banyak kos-kos maintenance tepi. Tuan-puan nak jaga, nak maintain rumah tu dalam keadaan yang baik, ada banyak kos-kos. Tapi emas ni tuan-puan tak perlu nak duk maintain dia tak ada cost maintenance. Emas ni tuan-puan dah tertanam bawah bumi.
dalam laut ribuan tahun lama pun, kalau kita jumpa balik, emas tu masih bersinar-sinar. Bahkan nilai dia tu dah semakin meningkat dan terus meningkat. Dan tuan-puan, emas ni bukan sahaja bernilai di dunia zaman berzaman, bahkan dijanjikan Allah dalam Al-Quran, emas ni akan jadi logam perhiasan untuk ahli syurga. Nak menunjukkan apa tuan-puan? Emas ni akan bernilai sampai kiamat, sampai syurga. Jadi tuan-puan simpan emas. Okay? Nak trade in di mana-mana cawangan PG pun boleh buat kah? Dia bukan trade in Puan Fatimah, Cik Fatimah. Nanti Cik Fatimah ada sheet borang tak kat bawah? Okay, nanti saya akan guide. Okay, kita jual dulu emas tu, emas lama yang kita tak nak guna, barang kemas dan sebagainya tu. Dah dapat duit, kena beli secara online. Dia tak boleh beli dekat public gold tu. Tak ada. Public gold tak boleh beli emas dekat cawangan tuan-puan, tak ada. Pagi tadi tuan-puan saya pergi branch public gold dekat Melaka. Saya bantu penimpan emas saya, dia jual dia punya seutas rantai yang dah lama. Yang tadi lah yang saya cakap dapat 18,800 tu. Rantai tu tuan-puan dah lama dah, tapi dia tak pakai. Daripada zaman dah berapa zaman lah, dah berapa belas tahun. Kemudian tuan-puan, duit tu dia nak beli emas public gold dalam account market ni. Tuan-puan tak boleh beli direct dekat branch tu, tak ada, memang tak jual. Kena beli online. Duit dah masuk dalam account bank kita, kita terus top up dekat sini, beli emas. Jadi dah dapat 18,000 ni, dia terus beli emas dapat dalam berapa 18,000, kejap 18,850 bahagi dengan 561, dapat lebih kurang 33.6 gram emas. 33.6 gram emas terus dapat dekat sini. Dan kemudian dia kata dia tak ready lagi nak pegang emas tu dekat tangan. Boleh tak Puan Hidayah saya nak biar dalam akaun ni? Boleh tuan-puan. Ada apa-apa charge tak? Tak ada tuan-puan. Percuma saja. Tanpa had tuan-puan boleh simpan kat sini. Bila-bila masa dia dah ready, dia nak fizikal kat emas tu, boleh saja pilih nak keluarkan yang mana. Gold bar ke dinar, nak campur-campur pun boleh, nak keluarkan dalam bentuk barang kemas 999 pun boleh. Tuan-puan nak tengok apa item yang boleh keluar, tekan button withdraw. Nampak ni, withdraw ni maksudnya kita nak fizikalkan emas. Tuan-puan boleh tengok ada banyak design gold bar 1 gram. Tengok ni ada 17 page. Kejap, ada 17 page tuan-puan. Boleh tengok item mana yang berkenan. Okay, nanti boleh fizikalkan. Selagi kita tak fizikalkan, public gold simpankan secara percuma sahaja. Sangat mudah. Macam tu. Dia tak ada istilah trade-in, kita jual dekat public gold, lepas tu terus beli dekat situ, tak ada. Nak beli emas ni adalah secara online saja dengan bimbingan dealer. Okay, tuan-puan yang belum ada account dengan public gold, follow saya, isi borang dekat bawah, kejap lagi saya akan bantu. Okay, sampai tuan-puan berjaya ada simpanan emas yang banyak dekat tangan, dan sama-sama kita kaya dan berjaya dengan simpanan emas. Alang-alang menabung emas tuan-puan, biarlah sampai kaya. Bila kita kaya tuan-puan, kita boleh bagi lebih banyak kebaikan. Okay, bila kita kaya, kita boleh memberi dengan lebih banyak, boleh bersedekah dengan lebih banyak. Kita boleh bantu kita punya ahli keluarga tanpa kita perlu berkira-kira. Ikhlas orang yang berduit dengan ikhlas orang tak berduit tak sama tuan-puan. Okay, sebab tu kita kena pasang niat untuk jadi kaya. Jangan takut tuan-puan nak jadi kaya. Ada orang dia takut nak jadi kaya. Dia tak nak jadi kaya, nanti kena bayar zakat. Tuan-puan, zakat ni hanya dikenakan kepada orang kaya. Ada juga orang kata dia takut nak simpan emas, nanti kena bayar zakat. Tuan-puan kena tahu kita simpan kena bayar zakat ni bukan sebab tuan-puan simpan emas, tapi sebab tuan-puan dah capai level kaya. Okay, tuan-puan simpan duit ke, tuan-puan ada simpan hartanah, cryptocurrency, saham, sebagainya, tuan-puan ada kekayaan. Bila capai cukup haul dengan nisab, wajib keluarkan zakat. Bukan sahaja emas. Okay, tapi realiti yang berlaku, orang yang simpan emas sangat cepat layak jadi pembayar zakat. Sangat cepat layak jadi pembayar zakat. Maksudnya apa tuan-puan? Sangat cepat kaya. Sebab tu tuan-puan. Okay, sebab tu orang yang baru simpan 1 gram, dah tanya dah, Puan Hidayah, macam mana nak bayar zakat? Bila kena bayar zakat ni? Nampak tak? Bila simpan emas, automatik kita ingat akhirat. Bagus tak tuan-puan? Baguslah. Kita ingat akhirat. Bila simpan emas, ingat akhirat.
Sedangkan tuan-puan simpan duit dalam bank, dah kerja puluh tahun, tak layak-layak jadi pembayar zakat. Sebab apa tuan-puan? Sebab duit mudah bocor. That's why kena simpan emas. Yang sebelah tu 1000 gram ke? Betul, 1000 gram. Tapi ni bukan yang real. Sebab 1000 gram yang real tak boleh, tak ada kat depan ni tuan-puan. 1000 gram ni tuan-puan besar dia tapak tangan saya je. iPhone ni lagi besar daripada 1000 gram. Ni boleh genggam macam tu je. Masuk dalam poket 1000 gram ataupun 1 kilo ni, tak rasa tuan-puan. Rasalah berat tu. Tapi nak katanya orang tak tahu yang ada 1 kilo dalam poket kita. Nampak emas dia kecil tapi nilai dia sangat besar, Masya Allah. Ini replika je. Ini untuk buat sendal pintu. Ini untuk buat sendal pintu. 1 kilogram tak besar macam ni. Kalau besar macam ni lebih kurang dalam 12.5 kilogram. Ada tuan-puan dekat Public Gold. Kita ada jongkong emas yang berat dia 12.5 kilogram di Menara Public Gold dekat sebelah TRX Mall, Jalan Tun Razak. Siapa yang tinggal berdekatan dengan Sentral, tuan-puan boleh singgah dekat Menara Public Gold. Sebab Menara Public Gold ni tuan-puan dibuka setiap hari walaupun cuti umum. Tuan-puan boleh ambil feel emas tu, boleh pegang 1 kilogram emas, 12.5 kilogram emas. Dan jongkong emas terbesar adalah yang beratnya ni. Saya tunjuk baru-baru ni pecah rekod tuan-puan. Rekod Book of Record. Jongkok emas terbesar setakat ni. Ni 1000 ounce. Malaysia largest gold bar. 1000 ounce ni tuan-puan lebih kurang dalam 30 kilogram. 30 kilogram. Ini kalau terhempap kaki ni, confirm patah ni tuan-puan. Ni tuan-puan yang pergi dekat Menara Public Gold boleh ambil gambar, boleh pegang emas ni, boleh ambil aura emas lah. Emas ni macam saya cakap tadi, ada dia punya aura dia yang tersendiri. Lagi besar emas tu, lagi besar dia punya aura dia. Okay, dan kita ada juga barang kemas yang bagi siapa yang minat barang kemas, tuan-puan boleh tengok juga ada macam-macam barang kemas 916 dan 999.9 dekat Menara Public Gold. Okay. So, terima kasih tuan-puan yang baru follow saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Okay, saya rasa sekadar itu saja. Saya rasa dah menjawab semua soalan. Kejap tengok saya ni kan rasa bersalah kalau tak baca komen. Tuan Hari cakap betul, Islam pun galakkan simpan emas. Sebab Al-Quran dah kata emas ni adalah duit yang paling bernilai. Masya Allah. Nampak Emas adalah duit yang sebenar-benarnya tuan-puan. Emas adalah duit yang sebenar-benarnya. Emas tidak boleh dicipta sebagaimana duit. Emas adalah logam yang Tuhan cipta. Emas dan perak tuan-puan. Emas adalah logam yang tidak boleh dicipta. Tak ada mana-mana saintis dalam dunia yang boleh cipta emas. Okay. Jadi sebab tu emas ni tuan-puan nilai dia semakin meningkat dan terus meningkat lah. Okay, dan kalau Allah takdirkan dalam bumi, muka bumi ni tuan-puan, ada 1000 tan je emas, maka sampailah hari kiamat ada 1000 tan sahaja. Nampak Itu emas. Jadi emas ni adalah aset. Satu lagi, emas adalah logam yang tidak boleh dicipta. Dan kemudian emas adalah aset yang terkeluar daripada sistem kewangan dunia dan negara. Tak ada siapa-siapa boleh trace berapa banyak simpanan tuan-puan. Okay, so emas ni kita jadikan sebagai insurans kekayaan. Yang mana tuan-puan, emas ni tidak boleh dibekukan, tidak boleh di-freeze sebagaimana kekayaan-kekayaan lain yang tuan-puan ada lah. Sama ada dalam bentuk hartanah ke tanah, saham, cryptocurrency, duit dalam ASB, dalam tabung haji, dalam akaun bank biasa, semuanya boleh dibekukan. Tuan-puan boleh tengok saya punya bagi tuan-puan yang founder-founder bisnes, orang-orang kaya boleh ambil pengalaman, pengajaran daripada kisah yang berlaku kepada mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, yang mana tuan-puan harta beliau dibekukan, di-freeze. Harta ada banyak mana dalam akaun bank semua tak boleh keluarkan tuan-puan. Okay. Beliau dipenjarakan asbab sedekah RM200 kepada rakan lama, kawan masa universiti dulu, yang beliau tak tahu yang dia telah digazetkan sebagai pengganas. Tuan-puan boleh tengok dekat saya punya VTT, saya ada pin kan kisah beliau, yang mana beliau ni tuan-puan
Isteri dia tak bekerja, suri rumah. Anak pula 8 orang. Tak jumpa ni. Anak 8 orang tuan-puan. Ini dulu kisah ni viral tuan-puan. Tuan-puan boleh, kalau nak baca kisah ni, boleh saja search Muhammad Zulkifli Syafi'i Sosma. Okay. Beliau ditahan selama 2 tahun tuan-puan di sebalik tirai besi walaupun tak bersalah. Benda yang kita tak terfikir tuan-puan. Mentor saya ni tuan-puan, dia dah sediakan dah dana kecemasan, dana pendidikan anak, dana persaraan, semua dah. Okay, tapi dia tak pernah terfikir dalam hidup dia akan ditahan disebab sedekah. Sedekah RM200 tuan-puan kepada kawan lama. Tiba-tiba kena tahan. Isteri tak bekerja, anak 8 orang, masih kecil. Jadi macam mana dia survive tuan-puan? Tanpa downgrade hidup. Macam mana dia boleh survive tanpa downgrade hidup adalah dengan simpanan emas. Dengan emas fizikal ni tuan-puan. Bila nak guna duit, jual sikit. Duit dalam akaun semua dah dibekukan. Tak boleh keluar tuan-puan, di-freeze. Kata mentor saya, orang yang mati lagi mudah lah. Orang mati tuan-puan, harta dia tu boleh diwariskan, boleh dibahagikan kepada waris. Tapi orang yang dipenjarakan ni tuan-puan, dia ibarat kat tengah-tengah. Tak mati, tak hidup. Harta dibekukan, tak boleh guna. Yang tak dibekukan apa tuan-puan? Emas saja. Rumah kena geledah semua, habis. Tapi emas dia tak usik. Sebab emas ni terkeluar daripada sistem kewangan negara. Sebab tu setiap orang dia kena ada sebahagian kekayaan di dalam bentuk emas sebagai insurans kekayaan. Dia bukan sekadar tentang kenaikan harga emas. Okey, tuan-tuan kena faham tu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budi. Cik Budi. Kak, kalau kita ada akaun PG, macam mana kita nak tahu akaun tu nyata ke tidak? Akaun tu nyata ke tidak? Maksudnya apa tu? Cuba komen lagi sekali. Akaun tu nyata ke tidak tu maksudnya apa? Betul-betul ada ke tidak ke? Nak tahu ada ke tidak, cuba fizikalkan emas. Dapat tak emasnya? Tuan-puan yang baru bermula, saya faham tuan-puan ada kerisauan. Yang mana betul ke tidak public holding? Kan? Betul ke dapat emas fizikal? Sebab tu orang yang baru bermula, tuan-puan tak perlu beli emas banyak-banyak. Tuan-puan mula dulu dengan 1 gram. Hari ni 651. Tuan-puan terus beli 1 gram. Lepas tu beli secara online dekat apps, nanti share guide. Kemudian tuan-puan fizikalkan 1 gram. Cuba tengok dapat ke tidak emasnya. Boleh tak terus keluarkan emas tu? Tuan-puan hari ni kalau tuan-puan beli terus 1 gram, tuan-puan boleh terus fizikalkan dia tak ada waiting period, tak ada kena tunggu tempoh matang, tak ada tuan-puan. Okey, tuan-puan beli 1 gram, terus tuan-puan boleh fizikalkan 1 gram tanpa syarat. Okey, emas tu tuan-puan simpan sendiri dekat tangan. Ambil feel emas tu, ambil pengalaman. Lepas tu barulah tuan-puan akan lebih mudah faham. Okay, nak tanya kalau simpan saja dalam PG atau kasih keluar dalam fizikal, mana lebih untung? Sebab emas pandai naik kan? Pandai. Emas pandai, dia naik sendiri. Kita tak buat apa-apa pun dia harga dia makin naik lah disebabkan kejatuhan mata wang dan ringgit. Okay, awal-awal tadi saya buat live, saya dah bagi tahu dah. Siapa yang follow daripada awal, emas ni tuan-puan, sama ada kita simpan dalam akaun ke, tuan-puan pegang sendiri dekat tangan ke, tuan-puan simpan dekat safety deposit box ke, tuan-puan simpan dalam peti besi ke, tuan-puan letak dekat bawah bantal ke, keuntungan dia sama sahaja. Keuntungan dia sama. Dia tak ada istilah kena simpan dalam akaun baru untung. Kalau fizikal kan tak untung, tak ada tuan-puan. Cumanya kelebihan, siapa yang fizikalkan emas, tuan-puan akan dapat aura emas tu. Emas ni dia ada aura dia tuan-puan. Dia akan menarik kekayaan masuk lebih banyak dalam poket tuan-puan. Emas ni pernah dengar tak orang cakap emas ni adalah magnet kekayaan? Magnet kekayaan maksudnya dia tarik kekayaan masuk lagi dalam poket tuan-puan. Tuan-puan dah pegang emas dekat tangan, tuan-puan akan ketagih. Dia berbeza, tuan-puan biar dalam akaun macam ni, tuan-puan tak sama. Tuan-puan nampak nombor je tak sama. Tuan-puan kena pegang emas tu dekat tangan macam ni. Okay, pegang dekat tangan, tuan-puan akan dapatlah real. Barulah tuan-puan akan ketagih simpan emas ni. Barulah simpanan tuan-puan cepat bertambah. Okay, tapi it's okay. Kalau bagi siapa yang tak ready nak fizikalkan emas tu,
Biarkan saja dalam akaun, public gold simpankan secara percuma. Tuan-puan tak perlu pening kepala. Ataupun orang yang memang ada target besar-besar. Saya nak keluarkan 1 kilogram. Saya target nak ada 100 gram Puan Hidayah. Boleh. Simpan je, menabung dengan sabar, dengan konsisten. Nanti dah cukup 100 gram, fizikalkan sekeping 100 gram. Macam tu. Okay, mudah. Tu nak top up kat dalam app PG tu Kak, tapi takut tak nyata, takut. Tak apa. Okay, kalau macam tu mulakan dulu dengan 100. Simpan dulu dengan 100. 100 hari ni dapat dalam 0.1536 gram. Nanti dalam akaun dah ada 0.5 gram, fizikalkan 0.5 gram. Tuan-puan, Public Gold dah beroperasi dekat Malaysia sejak tahun 2008. Tahun ni dah masuk tahun ke-18. 1 gram hari ni Tuan Anwar 651 1 gram. Kalau nak beli terus 1 gram fizikal, 1 gram hari ni kalau fizikal RM705. Tapi kalau nak dapatkan dengan jauh lebih jimat, dapatkan melalui akaun market lah. Beli dekat akaun market ni 1 gram hari ni baru 651. Nanti nak fizikalkan, just bayar gold premium RM15 dengan cost postage RM15. 651 tambah 30 baru 681. Nampak? Jauh lebih jimat. Nampak tak tuan-puan? Bila kita ada ilmu, kita dapat maksimumkan keuntungan dengan sepadan emas ni dengan lebih cepat dan lebih banyak. Untuk item yang kecil-kecil, 1 gram, 5 gram, setengah dinar, suku dinar. Item yang kecil-kecil macam ni tuan-puan, cara yang paling baik, paling jimat, beli melalui akaun market. Kemudian fizikalkan. Jangan beli secara full payment ataupun EPP. Sebab harga dia jauh lebih mahal. Kalau nak beli banyak dapat diskaun tak? Dapat, Tuan Anwar. Okay, kalau 1 kilogram hari ni tuan-puan, 1 gram akan jatuh 639 sahaja. 1 gram hari ni 651. Tapi siapa yang ada bajet 30,000 dan ke atas, tuan-puan akan dapat beli emas fizikal dengan harga yang jauh lebih murah lah. Okay, saya akan suggestkan item terbaik sesuai dengan matlamat masing-masing. Okay, Tuan Anwar dah ada akaun ke belum? Kalau dah ada akaun, boleh rujuk dengan introducer, boleh tanya dengan beliau. Bajet saya sekian-sekian, matlamat saya sekian-sekian. Item apa yang paling baik, yang paling cepat untung? Tanya. Okay, kalau belum ada akaun, tuan-puan boleh follow saya, boleh isi borang dekat bawah, borang warna oren tu. Okay, nanti saya akan bantu. Okay, dan tuan-puan, siapa yang dapatkan item 100 gram dan ke atas, tuan-puan akan dapat harga dengan jauh lebih murah. Bahkan tuan-puan akan dapat percuma emas. Untuk yang 100 gram, tuan-puan akan dapat percuma 0.5 gram. Siapa yang beli 250 gram, 100 gram harga dia ini 64,000 tuan-puan. Siapa yang ada bajet 64,000, boleh dapatkan item 100 gram, akan dapat percuma 0.5 gram. Siapa yang dapatkan item 250 gram, harga dia ini sekitar 160,000, akan dapat percuma 1 gram. Dan siapa yang nak alihkan simpanan kepada 1 kilogram, hari ini sekitar 640,000, tuan-puan akan dapat percuma 5 gram daripada Public Gold dan 5 gram daripada saya sendiri. So total 10 gram lah. Jadi 10 gram. 10 gram hari ni sekitar 6,000 lebih. 75,000 berapa gram PG? 75,000, kalau ada bajet 75,000, saya saja dapatkan item 100 gram dengan kalau emas fizikal, kalau nak terus beli dekat akaun market, tuan-puan, 75,000 ni bahagi dengan 651, tuan-puan akan dapat hari ni 115 gram. 115 gram. Kalau nak pegang emas tu dekat tangan, saya suggest item siapa ada bajet 75,000, ambil gold bar 100 gram sekeping dan gold bar 10 gram sekeping. Okay, Tuan Anwar, Cik Fatimah, Dek Fatimah. Okay, Puan Fatimah, 75 gram, kalau nak terus menabung dalam akaun market ni, dapat 115.2073 gram emas. Tuan-puan perasan tak? Gram emas yang dapat dekat Public Gold ni tuan-puan, kita beli dekat apps ni, ada 4 digit dekat belakang dia. Jadi maksudnya 100% duit tuan-puan tu dikonvertkan dalam bentuk emas dengan jauh lebih
tepat. Okay, berbeza tuan-puan beli dekat tempat lain. Okay, dan kalau siapa yang ada bajet besar-besar macam ni tuan-puan, saya saja tuan-puan terus dapatkan item emas fizikal. Sebab dia punya harga tu jauh lebih rendah dan dia punya spread value dia lebih nipis. Tapi kalau Puan Fatimah tak ready nak pegang emas tu dekat tangan, boleh menabung dalam ni lah. Public gold simpankan secara percuma. Nanti bila-bila masa boleh saja fizikalkan. Boleh fizikalkan ataupun dah capai matlamat nak jual secara online pun boleh. Jadi duit akan terus masuk dalam akaun bank kita. Sangat mudah. Okay, so boleh pilih ikut matlamat masing-masing lah. Okay, Puan Fatimah. Apa lagi okay, sikit lagi. Jelas kan Tuan Anwar? Tuan Anwar, ada lagi tak Tuan Anwar dalam ni? So, siapa yang dapatkan 1 kilogram emas, tuan-puan akan dapat percuma 5 gram 2 keping. Satu daripada public gold, satu lagi saya akan bagi direct pada untuk penipuan emas di bawah bimbingan saya juga. Okay, so tuan-puan nak berjaya dengan simpanan emas ni sangat mudah tuan-puan. Dia hanya persoalan masa saja. Tuan-puan kena sabar dan kena konsisten menabung. Tuan-puan kena pastikan kepingan-kepingan gram emas tuan-puan yang ada dekat tangan ni semakin bertambah dari masa ke semasa. Dan juga gram-gram emas yang ada dalam akaun ni semakin bertambah. Itu saja. Tuan-puan tak perlu faham analisis teknikal harga emas. Tuan-puan tak perlu duduk depan laptop pantau graf emas naik turun, tak perlu tuan-puan. Okay, beli emas, ada duit tukar jadi emas. Ada duit tukar jadi emas. Okay, tahu-tahu tuan-puan nanti simpanan tuan-puan akan ada sangat banyak. Simpanan akan cepat bertambah dan letak matlamat. Tuan-puan nak berjaya dengan simpanan emas. Malam tadi tuan-puan, malam tadi saya ada seorang penyimpan emas. Dia dah simpan emas dah daripada tahun 2022 tak silap saya. Dia cakap, Puan Hidayah, saya dah lama simpan emas. Saya dah lama start simpan emas. Tapi saya susah nak konsisten. Cuba share dekat saya tips macam mana supaya saya ni konsisten simpan emas. Sebab saya tengok harga emas yang saya beli dulu dengan sekarang jauh sangat beza. Dia rasa rugilah. Kenapa dia tak konsisten? Jadi saya cakap dengan dia, tuan-puan, kita nak simpan emas ni, tuan-puan nak konsisten. Yang pertama tuan-puan, simpan emas pastikan dapat ilmu sekali. Sebab tu penting saya cakap tuan-puan berdaftar bawah dealer yang terlatih. Sebab dealer aktif public gold tuan-puan, saya percaya setiap dealer public gold dia ada support group dia sendiri. Yang mana tuan-puan yang berdaftar di bawah bimbingan saya, saya akan invite masuk dalam support group saya. Dekat situ saya akan share banyak ilmu emas dan kewangan, tips macam mana nak pastikan tabungan cepat bertambah. Dan tuan-puan, bila tuan-puan duduk dalam circle ataupun komuniti penyimpan emas yang dah matured, yang dah simpan emas, yang dah keluarkan emas, yang dah capai macam-macam matlamat dengan simpanan emas, tuan-puan akan terinspirasi dan termotivasi dengan kawan-kawan yang dalam grup tu. Dalam grup tu tuan-puan, kita tak ada borak-borak kosong tuan-puan. Kita tak ada jual beli, tak ada. Tak ada iklan-iklan, tak ada. Okay, dekat situ adalah untuk platform untuk saya sampaikan update terkini tentang public gold dan juga tips macam mana nak capai matlamat kewangan dengan lebih cepat. Macam mana kita nak buat matlamat, nak set matlamat. Ada orang nak set matlamat pun dia tak tahu tuan-puan. Okay, macam mana kita nak buat full settlement hutang kereta, hutang rumah dengan emas dengan lebih cepat. Macam-macam. Okay, jadi dekat grup tu tuan-puan akan belajar banyak lagi. Sebab tu bila dah ada dalam grup tu, tuan-puan janganlah live grup. Tuan-puan rugi. Tuan-puan akan terlepas banyak perkara. Okay, dan kemudian buat auto debit. Buat potongan secara auto menabung. Barulah kita punya simpanan akan automatik bertambah. Okay, banyak lagi lah tuan-puan. Okay, nanti kita akan share lagi pada malam nanti insyaAllah. Kalau ada kelapangan masa, Allah izinkan, kita jumpa lagi pada malam nanti selepas isyak macam biasa. Tuan-puan yang belum follow saya, boleh follow saya dulu supaya tuan-puan tak terlepas lah setiap kali saya live. Macam mana nak join? Okay, macam mana nak join? Mudah saja. Follow saya dulu, kemudian boleh isi borang dekat bawah.
Saya ada pinkan borang dekat bawah, ada borang warna oren. Ada borang oren tu isi nama dengan nombor telefon saja. Habis je live saya akan guide. Habis je live nanti saya akan guide lah macam mana nak bermula. Okay, so sekadar itu saja tuan-puan. Saya ada urusan lain. So terima kasih tuan-puan yang join saya punya live. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak dapat banyak pun dapat sikit pun jadilah tuan-puan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang tuan-puan dapat hari ini daripada perkongsian saya, tuan-puan terus ambil tindakan untuk bermula. Tindakan tu yang mahal, yang akan menentukanlah tuan-puan punya keadaan kewangan 1-2 tahun ke hadapan. Okey, jadi dah dapat ilmu, ambil tindakan, mulakan menabung, lupuskan hutang satu persatu, dan insya-Allah tuan-puan kita kaya dan berjaya bersama-sama. Mulakan dengan simpanan, bermula dengan simpanan emas. Simpanan emas ni baru permulaan saja tuan-puan. Bila tuan-puan dah bermula dan simpan emas dengan ilmu, tuan-puan akan berjaya unlock banyak lagi kunci-kunci kekayaan yang lain. Okey, sekadar itu saja. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa atau terlanjur bicara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.